Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Kita punya menu Haris, kau kena benarkan gambar kau tadi. Sebelah sikit pintu ada dua. Itu hot. Hey, rosak dulu. Dan sini jadi. Boleh. Tak apa sikit. famous lah Ustaz. Mana orang ni boleh link aku bagi lighting ni. Bagus saja. Nanti kita tanya lah. Ada sesi Ustaz, ada sesi soal jawab Ustaz? Ada. Saya nak tanya Saya nak tanya nama ni. Special nama. Oh, dia tak harum kan? Tanya itu. Itu tak dibenarkan bertanya. Tak benarkan bertanya. Itu dia tak bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi warga kerja Mardi Corporation Sedewan. Okay, yang dihormati Ustaz Ahmed Ahmad Muhammad Marzuki Al-Marzuki, yang Barisan Pengurusan Mardiko, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam program Tazkirah Pagi Ramadan Mardiko dengan tajuk Ramadan Bulan Penyucian Jiwa. Untuk memulakan majlis, saya dengan hormat menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizwan untuk memimpin bacaan doa untuk pagi ini. Dipersilakan. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك الخالق العظيم، إنك السميع العليم، إنك الغفور الرحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا واهدنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Ya Allah, kami meminta padamu
kerana sesungguhnya segala puji hanya untuk-Mu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang banyak memberi kurnia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, yang maha hidup dan tidak bergantung pada makhluknya. Ya Allah, pada hari ini kami memohon keberkatan dan keredaan-Mu agar segala usaha, tindakan dan amal perbuatan kami ini diterima serta mendapat kerahmatan dari-Mu, ya Allah. Jauhkanlah daripada kerusakan-kerusakan dan sebarang mudarat. Jadikanlah segala rezeki yang kami dapat dari sumber yang halal dan bersih dengan izin-Mu. Allahumma ya Qaribu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis kami pada hari ini, ya Allah. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Fa'lul lima yurid, kami juga memohon perlindungan dari-Mu dari segala perkara yang boleh memberi keburukan pada majlis kami, dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu, ya Allah. Kepada-Mu jua kami serahkan segala urusan kami di dunia dan akhirat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Ridwan. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa membuang masa, majlis dengan berbesar hati menjemput ceramah kita Ustaz Ahmad Muhammad Al-Marsugi untuk menyampaikan tazkirah bertajuk Ramadan, bulan penyucian jiwa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa habibuhu wa safiyyuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yuqarribuna ilaika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama sekali syukur dan berterima kasih kepada pihak Mardikop serta para jemaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di atas segala limpahan, kurniaan, di atas segala rezeki, nikmat, kebaikan yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita. Dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat. Daripada segenap nikmat Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita. Daripada nikmat harta kekayaan yang melimpah ruah, harta benda yang melimpah ruah, nikmat ketenangan, keamanan, kesihatan dalam tubuh badan kita, nikmat kelapangan dalam minda, dalam jiwa, nikmat anak, zuriat, keturunan banyak. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kalau nak dihitung satu persatu, tak mungkin mampu untuk kita menghitungnya, terlalu banyak. Dan antara nikmat yang terbesar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam itulah hari ini Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama hadir duduk dalam majlis-majlis sebegini. Majlis-majlis yang Nabi menggelarkannya sebagai salah satu daripada taman-taman syurga.
Nabi pernah pesan kepada para sahabat, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu lalu pada salah satu daripada taman-taman syurga, singgahlah taman itu. Para sahabat tanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, majalisil ilm, majlis-majlis ilmu, atau dalam sebahagian riwayat lain mengatakan majalisil zikir, iaitu majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat daripada Tabrani. Jadi majlis-majlis sebegini, walaupun kita kata duduk biasa-biasa saja ataupun alhamdulillah tempat yang agak selesa, tapi hakikat di balik tempat ini pada ketika ini adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Pasti akan turun rahmat, barakah yang banyak daripada Allah Ta'ala. Dan Nabi juga pernah sebut dalam sebuah hadis, la yaq'udu qaumun yazkurullah azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Tidak ada satu pun kumpulan daripada umatku yang mana jika mereka berhimpun duduk di dalam satu tempat untuk apa? Mengingati Allah Ta'ala. Mengingati Allah Ta'ala dengan cara sama ada menuntut ilmu. Yang penting kita mengingati Allah Ta'ala. Nabi mengatakan malaikat juga akan berpusu-pusu datang, membentangkan sayapnya, menaungi mereka, tanda ridha kepada mereka. Wa wasyiathumur rahmah, rahmat Allah Ta'ala juga turun dengan sangat banyak kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala akan turunkan juga sakinah kepada mereka, ketenangan dalam jiwa mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebut nama seseorang, setiap orang daripada kita akan disebut di sisi Allah Ta'ala, iaitu di sisi para malaikat. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Jadi majlis-majlis sebegini pasti akan turun rahmat, barakah daripada Allah Ta'ala, rahmat yang sangat banyak. Alhamdulillah, syukur Allah pilih kita untuk sama-sama hadir duduk dalam majlis-majlis sebegini. Alhamdulillah. Dan Nabi juga pernah ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis. Nabi sebut, sepanjang hidup kamu, semenjak daripada kamu dilahirkan sehinggalah esok kamu akan dimatikan kelak, jadilah salah satu daripada 4 kumpulan ini. Nabi sebut, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Nabi ingatkan kepada kita, dalam kehidupan kamu keseluruhannya, jadilah salah satu dari 4 kumpulan ini sahaja. Kumpulan apa? Yang pertama, Nabi pesan, kun aliman, jadilah orang yang alim. Hidup mesti kena jadi orang alim, kena tahu tentang segala selok-belok dalam agama, kena tahu baik, buruk, segala yang halal, segala yang haram di dalam agama, kena tahu segala-galanya. Dan kita tahu bukan mudah nak jadi orang alim. Orang alim ni orang apa? Orang yang tahu tentang segala yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran, di dalam perbahasan ahadis, di dalam perbahasan para alim ulama. Bukan mudah nak jadi orang alim. Sebab itu Nabi tahu bukan mudah. Nabi sebut, kalau kamu tak mampu jadi orang alim, jadilah kumpulan kedua. Kumpulan kedua iaitu apa? Au muta'alliman, iaitu penuntut ilmu. Jadilah penuntut ilmu. Sayyidina Ali juga pernah pesan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu daripada semenjak kamu dalam buayan sehingga kamu akan masuk ke dalam liang lahat. Tuntutlah ilmu sepanjang hayat kamu. Jadi penuntut ilmu pun itu yang terbaik. Dan Nabi kata, kalau itu pun kamu tak mampu, jadilah kumpulan ketiga. Kumpulan ketiga ni apa? Kumpulan au mustaqi'an, Nabi sebut, iaitu mereka yang sentiasa mendengar akan ilmu, pendengar-pendengar setia kepada ilmu dan ambil manfaat daripada ilmu-ilmu yang kita dengar. Dan Nabi mengatakan, kalau itu pun kamu tak mampu, jadilah kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan yang keempat, au muhibban, iaitu pencinta-pencinta kepada ilmu. Sekurang-kurang kena hadirkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, rasa cinta terhadap ilmu, rasa cinta terhadap ahli ilmu, rasa cinta kepada para pejuang-pejuang ilmu. Setidak-tidaknya Nabi sebut, dan Nabi pesan kepada kita, wala takun khamisan fatahlak. Janganlah kamu jadi kumpulan yang kelima, kamu akan binasa. Kumpulan kelima ni apa? Kumpulan yang dahlah tak ada ilmu, tidak mahu menuntut ilmu, tidak mahu mendengar ilmu pun, akhirnya membawa kepada rasa cinta sayang dalam dirinya terhadap ilmu pun tiada. Nabi sebut, fatahlak, kamu akan binasa. Sebab apa binasa? Para alim ulama mengatakan, ilmu dalam kehidupan bagaikan lampu sulung dalam perjalanan.
Kita hidup berjalan nak menuju ke syurga, nak menuju ke hari akhirat nanti. Hidup ini perlu lampu suluh dalam perjalanan. Para alim ulama mengatakan ilmu dalam kehidupan bagaikan lampu suluh yang menyuluh perjalanan kita. Macam mana kita kata nak balik kampung ataupun nak pergi ke satu-satu destinasi, kita nak balik ke Johor, nak balik ke Terengganu, ke Kelantan, nak balik kampung sempena hari cuti nanti, kita nak balik kampung cuti raya, kita bawa keluarga kita masuk dalam kenderaan, kita pandu di malam hari dalam keadaan yang gelap gelita. Tiada lampu yang menyuluh perjalanan kita. Sampai tak destinasi, tak sampai. Sampai tak kampung kita, tak mungkin sampai kampung malam hari gelap gelita tanpa sebarang cahaya. Kita akan sampai mana? Sampai kepada kampung yang abadi. Kita sampai kampung abadi sebab tak ada lampu yang menerangi jalan kita. Sebab itu para alim ulama mengatakan ilmu dalam kehidupan sangat penting bagaikan lampu yang menyuluh perjalanan kita. Sebab itu Imam Syafi'i pernah pesan kepada kita, syughulul fata at-ta'allum. Tugas anak muda menuntut ilmu. Tugas anak muda menuntut ilmu. Siapakah anak muda itu? Kitalah semua. Kita pernah lalui zaman muda suatu ketika dahulu. Walaupun kita tak berapa muda sangat, tapi pernah melalui zaman muda suatu ketika dahulu. Imam Syafi'i kata, tugas anak muda menuntut ilmu. Faman aba fakabbir alaihi arba'u takbirat. Siapa yang enggan, tidak mahu menuntut ilmu, Imam Syafi'i pesan, solatkan dia 4 kali takbir. Tak nak menuntut ilmu, solatkan dia 4 kali takbir. Solat apa 4 kali takbir ni? Solat jenazah, kita semua tahu. Jadi Imam Syafi'i bagi peringatan pada kita. Bahasanya halus tapi maknanya sangat dalam. Kalau kamu hidup di atas muka bumi, tidak mahu menuntut ilmu, solatkan dia 4 kali takbir. Maksudnya apa? Mati lebih baik. Sebab apa? Kita akan hidup sesat dalam kesesatan dan akan terus menyesatkan orang ramai. Wal'iyazubillah. Sebab itu alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya hari ini Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu sebegini. Sekurang-kurangnya kita tergolong dalam salah satu daripada 4 kumpulan tadi. Mungkin ada alim ulama di kalangan kita, kita tergolong dalam kumpulan yang pertama, ataupun setidaknya kita terkumpul, terduduk dalam kumpulan yang kedua, iaitu penuntut-penuntut ilmu. Ataupun setidaknya hari ini kita duduk mendengar ilmu, kita duduk dalam satu kumpulan, iaitu kumpulan yang ketiga. Ataupun sekurang-kurangnya hari ini kita duduk dalam kumpulan yang terakhir, iaitu ada rasa cinta, mahabbah dalam diri kita kepada ilmu itu, insya-Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita telah masuk pada tanggal ke-13 daripada bulan Ramadan, dan insya-Allah perbahasan kita akan masuk perbahasan kita dalam tajuk yang diberikan Ramadan, bulan penyucian jiwa. Jadi insya-Allah kita akan bahaskan tentang penyucian jiwa. Cuma sebelum itu, ini adalah pertemuan kita yang pertama mungkin. Tak pernah jumpa lagi kot sebelum ni. Ni pun adalah kuliah pertama saya. Saya rasa adalah lebih cantik, lebih elok, lebih sopan saya perkenalkan diri terlebih dahulu, supaya sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan tahu juga siapa yang berceloteh di depan ni. Kalau tak tahu pula latar belakangnya. Jadi nama penuh yang diberikan ialah Amir Ahmad Muhammad Al-Marsudi, seperti nama yang terpampang itulah. Jadi kadang timbul soalan, kenapa namanya agak panjang bunyi, pelik, macam orang bukan orang Malaysia. Ayah saya adalah orang Arab, dan sebab tu namanya pun bunyi macam agak bunyi Arab sikit. Ayah orang Arab, lahir di luar dan dibesarkan di dalam negara, mendapat pendidikan asas di dalam negara, dan kemudian menyambung pelajaran ke Syria. Alhamdulillah tamat pelajaran, balik berkhidmat dalam negara, dan pada ketika ini saya salah seorang guru yang diberi amanah untuk membimbing anak-anak bangsa kita ataupun masyarakat Islam kita yang sedang menjalani hukuman di penjara Sungai Buloh, iaitu banduan-banduan di penjara Sungai Buloh. Salah satu tugas diberikan ialah kita membimbing mereka di penjara Sungai Buloh. Semoga dapat berjaya membimbing mereka dan membimbing diri sendiri juga, insya-Allah. Dan selain daripada itu, saya juga bertugas sebagai sukarelawan yang menterjemahkan berita-berita daripada Tanah Arab, terutamanya
apa yang terjadi di Palestin, di Gaza, di Syria. Jadi insyaAllah kalau ada masa nanti kita akan sentuh sikit tentang apa yang terjadi di Palestin, di Gaza dan Syria insyaAllah. Cuma hari ini tajuk yang diberikan adalah Ramadan, bulan penyucian jiwa. Jadi insyaAllah kita tahu penyucian jiwa ni, bila sebut tentang penyucian, menyuci ni, pasti kita asal benda itu kotor, kita nak sucikan dia jadi benda itu bersih. Dan kita tahu kalau baju suci, nak cuci baju mesti kena alat penyucian ni apa? Adalah sabun, pelembap, pewangi, semua lengkap untuk nak menjadikan baju itu baju yang suci. Sama juga dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat hebat, rahmat Allah Ta'ala turun dengan sangat meluas. Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam sebuah hadis, idza kanat awwalul lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin. Masuk sahaja malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah ikat seluruh jin dan syaitan untuk bagi laluan kepada umat Islam untuk menjalani ibadah puasa. Bulan yang sangat hebat juga. Dan Allah firman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala syariatkan kepada kamu puasa di bulan Ramadan sama seperti mana Allah Ta'ala syariatkan kepada umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Bertakwa ni apa? Orang yang suci dirinya. Sama kita kata peranan tajuk kita Ramadan, bulan penyucian jiwa. Tajuk itu bertepatan dengan ayat Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun, supaya kamu tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kata nak menyucikan diri kita, pasti kena ada alat-alat untuk menyucikan diri juga. Pasti kena ada alat-alat zahir. Daripada segi zahir, kita penyucian daripada air dan tanah dan batu, itu segi zahir. Adapun daripada segi batin, hati kita pasti kena ada amalan-amalan yang tertentu. Nabi juga memberitahu kepada kita, setiap individu kamu, Allah Ta'ala tidak menilai rupa paras luaran kamu. Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pernah menilai rupa paras luaran kamu. Nilaian Allah Ta'ala adalah pada hati, pada jiwa kamu. Baik jiwa kamu, baiklah amalan kamu di sisi Allah Ta'ala. Nabi juga pernah ingatkan kepada kita, ala wa inna likulli jasadin mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah, bagi setiap diri itu ada segumpal daging, dan bagi setiap segumpal daging itu, jika baik segumpal daging itu, baiklah diri tersebut. Jika rosak, buruk segumpal daging itu, buruklah seluruh diri kehidupannya. Apa segumpal daging itu? Nabi mengatakan ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah sekeping hati. Hati ataupun qalb ataupun jantung hati. Jika baik jantung hati kamu, baiklah segala amalan kamu. Jika rosak, busuk hati kamu, kotor, hitam hati kamu, rosak segala amalan luaran kamu. Jadi sebab itu tajuk kita hari ini adalah tajuk yang paling penting, iaitu penyucian jiwa. Ramadan adalah bulan penyucian jiwa. Dan bagaimana kita nak menyuci jiwa? Pertama sekali, para alim ulama mengatakan, pastilah kita kena ketahui perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang baik. Iaitu pertama sekali, mesti kita kena ada ilmu. Tanpa ilmu, kita tak boleh nak menilai sesuatu perkara itu sebesar mana nilaian sesuatu perkara itu. Mesti kena ada ilmu. Kita nak menyucikan jiwa, kita nak beribadah di dalam bulan Ramadan, nak penuhi ibadah dalam Ramadan ataupun luar Ramadan, mesti kena ada ilmu. Sebab tu Nabi pernah pesan kepada kita, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Kelebihan ilmu itu lebih aku utamakan dibandingkan dengan kelebihan ibadah. Kalau kita nak lakukan sesuatu ibadah tanpa ilmu, ataupun kita ada ilmu tapi kurang ibadahnya, Nabi mengatakan, aku lebih memilih ilmu daripada memilih ibadah. Sebab apa? Ibadah yang banyak tanpa ilmu, dia bukan makin merapatkan kita kepada Allah, malah makin menjauhkan kita daripada Allah.
Wal-iyazubillah. Sebab itu Nabi mengatakan aku lebih memilih ilmu. Sama juga dengan puasa di bulan Ramadan. Bagaimana kita nak merapatkan diri dengan puasa kepada Allah Ta'ala kalau kita tidak ada ilmu tentang hukum hakam di dalam berpuasa. Kita tidak tahu sah batal puasa kita, macam mana kita nak dapat menghampirkan diri, bagaimana kita nak menyucikan diri kita. Sekurang-kurangnya kita kena tahu tentang hukum yang membatalkan pahala puasa ataupun hukum yang membatalkan ibadah puasa kita. Itu sekurang-kurangnya kita tahu. Hukum yang membatalkan puasa ada 9, kita kata secara ringkas kita ulang kaji supaya kita kata apa, walaupun di akhir-akhir dah masuk separuh Ramadan pun kita ulang kaji sikit supaya sekurang-kurangnya kita tahu apa batasan yang membatalkan pahala puasa ataupun membatalkan ibadah puasa kita. Kita sebut yang membatalkan puasa ada 9 perkara. 6 perkara daripadanya berkongsi lelaki dan perempuan, 3 perkara daripadanya khusus untuk perempuan. 9 perkara yang boleh membatalkan puasa, 6 daripadanya lelaki dan perempuan, 3 khusus untuk perempuan. Yang pertama sekali ialah masuk salah satu ataupun masuk sesuatu ke dalam rongga terbuka dengan sengaja. Ada 3 benda syarat kat situ. Pertama, masuk sesuatu, iaitu sesuatu ain yang boleh kita lihat, yang boleh kita nampak, boleh kita ketahui ada benda itu yang boleh kita nampak. Contoh, boleh kita nampak apa? Asap, makanan ataupun bukan makanan, batu, kayu, pasir, apa benda pun yang boleh kita nampak. Ada pun yang tak boleh kita nampak. Contoh, bau, wangi-wangian kita tak boleh nampak, kita boleh hidu saja. Bau busuk, bau wangi kita boleh hidu, tak termasuk hukum membatalkan. Pertama sekali, masuk sesuatu yang boleh kita nilai dengan mata dan boleh kita ketahui kewujudan benda tersebut, iaitu masuk sesuatu ke dalam rongga terbuka. Syarat kedua, mesti rongga terbuka. Rongga terbuka ada 5 sahaja ulama kata: mulut, hidung, telinga, kubur, dubur. 5 sahaja rongga terbuka. Adapun selain daripada 5 itu tidak dikira rongga terbuka. Habis tu kalau kita masuk ubat di tangan, sah ataupun tidak puasa kita? Masuk ubat di tangan sah, sebab tangan tak termasuk dalam rongga terbuka. Habis tu kalau kita masukkan makanan, contoh kita masukkan air, kita masukkan apa vitamin yang boleh segarkan kita masuk ke tangan, batal tak puasa? Kat situ ada khilaf. Cuma majoriti mengatakan masih tak batal juga sebab ia bukan rongga terbuka. Jadi ada 5 rongga terbuka, itu sahaja yang disebut sebagai rongga terbuka. Selain daripada itu, tidak membatalkan pahala ataupun tidak membatalkan ibadah puasa. Yang seterusnya, yang ketiga, kita kata apa? Masuk dengan sengaja. Masuk dengan sengaja apa? Memang kita ambil sesuatu dan kita masukkan ke dalam mulut ataupun masukkan ke dalam telinga. Dia semua ada sempadan. Mulut sempadannya adalah anak tekak kita. Tidak melebihi anak tekak, tidak membatalkan puasa. Lebih pada anak tekak, baru membatalkan puasa. Telinga, sebagian ulama kata qadran umula, sebab sedalam hujung jari. Masuk lebih daripada hujung jari, membatalkan puasa. Hidung, sempadannya adalah tempat yang keras. Di tempat hidung kita tu adalah tempat keras. Lebih dalam daripada itu akan membatalkan puasa. Kubur, dubur masuk sedikit saja akan membatalkan puasa. Itu had sempadannya. Jadi kita kata masuk dengan sengaja. Masuk dengan sengaja ni apa? Kita ambil dan kita masukkan. Adapun kalau tak sengaja, misal kata kita bawa motor, duduk di tengah jalan, ataupun orang yang di bazar Ramadan masak sate, kita bakar sate, asap yang banyak berkepul-kepul masuk dalam hidung, batal tak puasa? Tak batal sebab tidak sengaja. Tapi kalau sengaja duduk dekat tepi tu, sedut asap tu banyak-banyak, batal sebab dengan sengaja. Yang tak batal ialah dengan tidak sengaja. Sama juga kadang timbul soalan telan alio, batal tak puasa kita telan alio? Tak batal. Sebab macam mana kalau batal, takkan kita sentiasa meludah. Sebab tu ada kadang-kadang di kalangan kita dia salah faham. Dia sangka telan alio akan membatalkan puasa. Sebab tu ada ramai di antara kita yang sentiasa meludah. Sebab dia takut membatalkan puasa dia. Telan alio tidak membatalkan puasa. Walau banyak mana sekalipun alio tersebut kumpul penuh di dalam mulut, sekali kita telan, batal? Tak batal puasa. Dan
telan alio ni para ulama mengatakan ada 3 syarat untuk tidak membatalkan puasa kita. 3 syarat untuk telan alio. Yang pertama sekali, mestilah syarat dia alio itu adalah alio sendiri. Syarat dia alio sendiri. Kalau bukan alio sendiri, membatalkan puasa. Syarat dia mestilah alio sendiri. Yang syarat kedua, alio tersebut tidak keluar lebih daripada mulut, lebih daripada bibir kita. Kalau dah keluar, kita masukkan balik, batal puasa. Kita kumpul satu cawan, misal kata belum, batal puasa. Syarat dia tidak keluar lebih daripada bibir kita. Syarat kedua. Syarat ketiga, alio tersebut tidak bercampur dengan sesuatu yang asing. Alio tersebut adalah alio semata-mata, tidak bercampur dengan benda yang asing. Benda asing apa? Contohnya gusi kita berdarah, ataupun ada makanan terselit di gusi bercampur dengan alio, kita telan, membatalkan puasa tersebut. Jadi kita kata masuk sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga terbuka. 3 dia syarat, ada 3. Sesuatu dengan sengaja dalam rongga terbuka, masuk sahaja akan membatalkan. Sebab itu kita kata pentingnya ilmu. Ada beberapa orang kadang tanpa ilmu, kebiasaan ramai, kalau puasa kita sebut bibir kering. Kadang-kadang ada yang suka tabiatnya kopek kulit kering di bibir, kopek kulit kering, telan. Batal tak puasa? Batal. Jika dengan sengaja, sedikit mana sekalipun akan membatal. Tapi kalau tidak sengaja, sebanyak mana pun akan dimaafkan. Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumah. Sesiapa yang makan dan minum, dia lupa dia berpuasa, maka Nabi sebut sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Sesungguhnya Allah lah yang memberi makan kepada dia, Allah lah yang memberi minum kepadanya. Sebab apa? Dia tidak sengaja. Hadis riwayat daripada Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jika tidak sengaja, makanlah sebanyak mana pun akan dimaafkan. Ada soalan daripada murid-murid di penjara, daripada murid-murid di panduan di penjara. Dia orang tanya soalan, Ustaz, kalau kita tengah tidur, datang kawan-kawan khianat, dia kata tidur, berdengkur, mulut terbuka, kawan-kawan khianat tuang air dalam mulut. Kita tidur siang hari, puasa, dia tuang air sirap lah tu, sirap limau, dia kata, tuang air dalam mulut. Kita terjaga, tercekik dan tertelan, kita terminum air tu, batal tak puasa? Tak batal, sebab tak sengaja. Dia yang tuang dalam mulut kita, kita tengah tidur, hatta 1 jam pun dia tuang, tak membatalkan puasa, sebab tidak sengaja. Kalau sengaja, sikit pun akan membatalkan. Tapi kalau tak sengaja, banyak pun tidak akan membatalkan. Jadi sama juga hukumnya. Contoh kita kata berwuduk, kita ambil wuduk, kita kumuh-kumuh, sunat kita kumuh-kumuh, dalam berwuduk sunat kumuh-kumuh, dan tengah kumuh-kumuh tiba-tiba terkejut. Contoh kita terkejut, kita ambil wuduk, kumuh-kumuh terkejut, ada panah peti apa, terkejut, tertelan, tapi tertelan sikit. Kalau tertelan semua tu bukan terkejut kan, tertelan sikit, terasa macam tertelan, kita buang balik yang lain. Sah tak puasa kita? Sah. Sebab apa? Pertama sekali, wuduk memang dituntut, dan kita tidak berlebihan. Tapi kalau berlebihan contohnya apa? Dia kumuh-kumuh gitu, berlebihan, tertelan, batal. Sebab dia buat benda yang lampau. Ataupun dia tak sengaja, tidak berlebihan, tidak batal. Ataupun dia kumuh-kumuh bukan sebab wudu, saja-saja, lalu tepi kepala paip saja ambil air kumuh-kumuh, bukan untuk wudu, saja kumuh-kumuh, tiba-tiba terkejut, tertelan, batal tak puasanya? Batal. Sebab apa? Sebab dia buat bukan dituntut. Dia ambil air itu tadi bukan dituntut. Wudu tadi dituntut, ada pahala. Tapi dia saja-saja kumuh-kumuh, batal. Sama juga dengan pak-pak, akak-akak yang biasa rasa makanan, boleh rasa makanan, tidak membatalkan. Walaupun sebahagian ulama yang agak cermat mengatakan membatalkan, tapi majoriti ulama mengatakan tidak membatalkan. Sama juga kita boleh gosok gigi dengan ubat gigi. Itu kadang-kadang timbul soalan, boleh tak guna ubat gigi? Atau paling cermat, jangan guna. Itu yang paling cermat. Tapi kalau nak guna, batal ke tidak? Tak batal selagi tidak telan. Habis tu Ustaz, kita ada rasa sejuk, lepas kita itu ada rasa sejuk,
tak batal juga. Sebab apa? Ia bukan kita telan, kita dah kumuh-kumuh, dah buang, tinggal kesan-kesan rasa sejuk, tidak membatalkan. Jadi ingat syarat dia tadi 3, masuk sesuatu dalam rongga terbuka dengan sengaja. Rongga terbuka 5 tadi, ataupun kita sebut kalau masuk sesuatu bukan pada rongga terbuka, misal kata kita letak celak di mata, letak celak rasa je sampai ke tekak, kan ada celak yang rasanya masuk ke tekak, batal tak puasa? Batal tak puasa kalau kita letak celak di mata dan kemudian rasa dia masuk ke dalam tekak? Tak batal, sebab mata bukan rongga terbuka. Baik, jadi syarat dia tadi 3 sahaja. Sesuatu dalam rongga terbuka dengan sengaja. Baik, itu yang pertama. Ada soalan? Sila. Picit jerawat semasa bulan puasa. Baik. Ada yang keluar darah, ada yang keluar darah. Baik, tengok soalan akak kita, soalan yang agak baik. Soalan akak mengatakan apa? Picit darah ketika picit jerawat. Picit jerawat ketika kita berpuasa, keluar darah. Batal tak puasa kita? Oh, ni ramai dah ustaz-ustaz depan kata tak tak batal. Sebab kita kata yang membatalkan puasa ada 9 sahaja, kita baru ambil yang pertama. Ada lagi 8. Jadi picit jerawat tak termasuk. Nanti kita akan bahas picit jerawat tak termasuk, tak batal. Walaupun keluar darah Walaupun keluar darah tak membatalkan. Yang keluar darah batal haid nifas sahaja. Adapun selain pada haid nifas, keluar darah tak batal. Hatta kita bekam, contoh sengaja kita bekam ataupun ada bisul, picit bisul, pecahkan bisul, keluar darah dengan banyak, ataupun kita derma darah, keluar darah banyak, sah tak puasa kita? Sah, tidak membatalkan. Cuma sebahagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Bila darah keluar terlalu banyak, dia akan melemah, akan meletihkan kita, hukumnya menjadi makruh. Tapi pahala ataupun puasanya, ibadah puasanya sah, tidak batal. Baik, itu yang pertama, kita kata keluar sesuatu ataupun masuk sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga yang terbuka akan membatalkan puasa kita. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ulama mengatakan muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni apa? Sama ada dengan kita jolok ataupun kita tak jolok pun, tapi kita pergi dekat tempat-tempat yang kita tahu akan memabukkan kita. Contoh, kita tak boleh bau wangian. Contoh, ada wanita yang tak boleh bau sejenis wangian, ataupun ada lelaki yang tak boleh, ataupun kita naik kenderaan tak boleh jalan pusing-pusing. Kalau jalan pusing-pusing kita akan mabuk, akan muntah. Kita sengaja pergi ambil wangian tu, kita cium sampai mabuk termuntah. Itu nama dia sengaja. Walaupun kita tak jolok, tapi kita buat dengan sengaja, akan membatalkan puasa kita. Nabi sebut man zara'ahul qaid wa huwa sha'im falaysa alaihi qada wa in istaqa'a falyaqdi. Nabi sebut sesiapa yang tak mampu menahan dirinya daripada muntah, dia termuntah tak sengaja. Ibu-ibu mengandung, ada yang mabuk, termuntah tak sengaja, tidak akan membatalkan puasa. Adapun yang sengaja akan membatalkan puasa. Kalau tak sengaja, walaupun tertelan sedikit, tetap tidak akan membatalkan puasa. Dia tak sengaja, memang tiba-tiba datang pening, bergoyang, tiba-tiba buat termuntah, tertelan sedikit, tak boleh nak kawal, batal tak batal puasa dia. Tapi kalau sengaja pergi ambil bantal busuk kawan, saya kata ambil bantal busuk kawan, tekap dekat muka, tiba-tiba buat mabuk, muntah, keluar muntah, walaupun dia tak tertelan, dia yakin muntah tu keluar 100%, sedikit pun tak tertelan, tetap membatalkan puasanya. Sebab apa? Muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa. Baik, itu yang kedua. Adapun yang ketiga, kita sebut yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Hilang akal akan membatalkan puasa. Hilang akal ni ada 3 ulama sebut. Hilang akal yang membatalkan puasa ialah hilang akal disebabkan gila, disebabkan penyakit gila, akan membatalkan puasanya. Walaupun hilang akal itu seketika sahaja. Hilang akal tu 2 minit aja, 1 minit aja akan membatalkan puasanya. Dia puasa daripada subuh, niat malam hari, puasa daripada subuh sehinggalah ke petang, 2 minit sebelum azan, dah nak azan, lagi 2 minit nak azan, tiba-tiba datang penyakit gila, dihilang akal, gila. Dan pada ketika itu ulama kata automatik puasanya terbatal.
dia kena qada pada hari lain, hari selepas daripada bulan Ramadan. Gila akan membatalkan puasa walaupun seketika pun. Itu pertama, ulama kata hilang akal dia ada 3 cara. Cara pertama gila, cara yang kedua ialah disebabkan pengsan ataupun pitam. Dia tak sengaja pengsan ataupun pitam. Pengsan pitam dia akan membatalkan puasa dengan syarat dia pengsan sepenuh hari siang, sepenuh waktu berpuasa. Tapi kalau dia tersedar walaupun sedikit di waktu hari berpuasa, di siang hari dia tersedar walaupun seketika 2 minit, 3 minit, sah puasanya. Berlawanan dengan gila tadi. Gila kalau dia sedar seharian, dia gila seketika akan membatalkan puasa. Adapun pengsan ataupun pitam, dia pengsan harian tapi dia tersedar seketika, sah puasanya. Dengan syarat malam dia dah niat dah, dia dah niat puasa. Jadi beza gila dengan kita sebut dengan orang yang pitam tadi ataupun pengsan tak sama. Sebab tu kadang-kadang ada saudara mara kita yang di hospital yang kena pakai untuk pengsan, untuk ditidurkan, kena ambil ubat yang keras untuk ditidurkan apa semua. Kalau dia dapat seketika waktu di siang hari, sah puasanya. Tapi kalau dia tidur sepenuhnya akan membatalkan puasanya. Dia dipengsankan sepenuhnya, dipitamkan sepenuhnya akan membatalkan puasanya. Itu yang kedua, kita kata hilang akal. Pertama disebabkan gila, yang kedua disebabkan pengsan ataupun pitam. Yang ketiga, hilang akal bukan sebab gila, bukan sebab pengsan, bukan sebab pitam, tapi disebabkan tidur. Dia ada orang yang special, dia tidur seharian, dia tidur daripada subuh dia tidur sehingga ke maghrib dia tidur, langsung tak sedar. Sah tak puasa dia? Ulama kata puasa dia sah sebab dia tidur, bukannya pengsan, bukannya pitam. Seharian tidur, puasanya tetap sah walaupun dia tak sedar langsung di siang hari. Dia tidur sebelum waktu sahur, dia dah niat di malam hari, dia sahur sebelum subuh, dia terus tidur. Sebelum subuh dia tidur, dia bangun dah isyak. Sah tak puasa dia? Sah sebab dia tidur, bukan pengsan, bukan pitam. Yang tu paling best kita kata. Kalau dapat tidur terus bangun, Sabtu Ahad cuti, bangun terus buka. Tidur sebelum tidur sahur. Dia ada beberapa kumpulan yang macam tu, kita kata apa, macam kelawar. Siang dia tidur, malam dia jaga. Jadi kalau yang tu puasanya tetap sah sebab dia tidur, dia bukan pengsan, dia bukan pitam. Jadi itu kita kata apa? Yang ketiga. Yang ketiga ialah hilang akal. Yang keempat adalah waliyazubillah murtad. Murtad akan membatalkan puasa walaupun murtad itu seketika sahaja. Sekejap je dia murtad akan membatalkan puasa seseorang. Kita sebut waliyazubillah. Dan murtad ini dia punya balasan lebih berat daripada orang kafir. Yang mana Nabi mengatakan Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Adapun orang yang murtad, pahala ataupun dosanya tidak akan terhapus melainkan dengan dia terpaksa ataupun dia dikenakan, dia diwajibkan untuk mengqada segala amalan yang telah ditinggalkan. Waliyahzubillah, dia murtad selama 20 tahun. 20 tahun kemudian dia dapat hidayah, dia masuk Islam kembali, dia kena qada seluruh puasanya dalam tempoh 20 tahun, dia kena qada segala solatnya dalam tempoh 20 tahun. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir, contoh dia masuk Islam setelah umurnya 80 tahun, dia tak perlu qada satu apa pun, sama ada solat, sama ada zakat, sama ada apa benda pun, puasa tidak perlu dia qada, dia cuma perlu terus laksanakan Islam yang baru. Jadi sebab itu murtad akan membatalkan puasa seseorang walaupun seketika sahaja. Dia murtad sekejap dan kemudian dia kembali kepada Islam, waliyahzubillah, puasanya telah terbatal, dia kena qada puasa tersebut. Itu yang keempat. Adapun yang kelima yang berkongsi sama ialah inzal. Dalam bahasa Arab inzal iaitu keluar mani. Keluar mani sama ada lelaki ataupun perempuan dengan sengaja akan membatalkan puasa. Dengan sengaja ni ulama mengatakan sama ada bersentuh, lapik ataupun tak berlapik, tanpa bersentuh, berfikir, melihat, dengan apa cara sekalipun keluar sahaja mani, dengan sengaja akan membatalkan puasa. Ada orang yang dia tak perlu sentuh, dia tengok je sesuatu benda akan keluar mani, automatik batal puasanya sebab dia tengok ataupun bercium suami isteri baru kahwin, contoh kata. Sebab tu ulama dulu dia agak cermat, dia tak benarkan kita buat nikah kahwin bulan Syakban, bulan Rajab. Dah dekat-dekat Ramadan, sibuk kita nak kahwin, bulan Syakban kahwin. Nanti bila masuk Ramadan, ya Allah, tak boleh nak kahwin
kawal nanti kan. Cium aja boleh inzal. Itu yang bahaya. Cium je pun boleh keluar kan. Waliyahzubillah kan. Sebab tu ulama cermat. Cuma kita kata biasalah, berbeza waktu. Zaman dahulu mungkin senang. Zaman sekarang Ustaz, kita nak cari waktu cuti. Bila ada time Syakban je ada waktu kosong, kita dah tempah pelamin, dah tempah apa setahun, Syakban je ada waktu kosong, tak apalah, laksanakanlah. Cuma kawal keadaan. Ulama kata kalau inzal dengan sengaja ni tak semesti dengan menyentuh. Walaupun dia berfikir, dia seorang diri, dia berfikir kemudian inzal terkeluar air mani, automatik ia dihukumkan sebagai sengaja. Kalau tak sengaja, tidak membatalkan puasa. Contoh tak sengaja tidur, itu biasa. Kita tidur, mimpi di awang-awangan dan kemudian inzal, itu biasa, tidak membatalkan puasa kita. Jadi kalau tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Itu yang kelima. Yang keenam, berkongsi lelaki dengan perempuan ialah jima', iaitu bersetubuh. Bersetubuh juga akan membatalkan puasa. Kita semua pun dah maklum, sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ada juga yang tidak, sama ada sengaja membatalkan. Kalau tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Hukumnya mesti dengan sengaja. Dengan sengaja baru batal puasa. Tak sengaja tidak batal puasa. Okey, boleh. Jangan nak rehat minum air dulu ya. Tak boleh. Waktu-waktu tengah kemuncak pula hilang habis tadi ya. InsyaAllah. Baik. Seterusnya kita kata apa tadi? Masuk bab yang keenam. Yang keenam yang membatalkan puasa. Yang keenam ni berfungsi lelaki dan perempuan, termasuk dalam bab kita sebut jima', iaitu persetubuhan lelaki dengan perempuan akan membatalkan puasa. Dan para ahli ulama mengatakan persetubuhan ini tak semestinya manusia dengan manusia, hatta waliyahzubillah, bukan dengan manusia, dengan binatang pun waliyahzubillah akan membatalkan puasa juga. Dan kita sebut membatalkan dengan sengaja. Jika tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Macam mana tidak sengaja? Wallahu a'lam. Mungkin ada orang yang tak sengaja bersetubuh terlupa, ataupun seorang tidur, ataupun yang tak sengaja, apa cara pun tidak membatalkan puasa kita. Jadi itu 6 perkara yang membatalkan puasa, berkongsi lelaki dan perempuan. Adapun 3 lagi, 9, 3 lagi untuk cukupkan 9, khusus untuk wanita sahaja, iaitu apa? Haid, nifas, wiladah. Keluar darah haid, keluar darah nifas dan wiladah. Wiladah ni apa? Wiladah ialah bersalin, keluar anak. Sama ada bersalin dengan sempurna ataupun tidak sempurna. Tidak sempurna ni apa? Kita kata seperti keguguran, keluar segumpal daging saja ataupun keluar ketulan darah saja, itu keguguran. Bila keguguran, tetap akan membatalkan puasa kita. Jadi 9 perkara ini tadi akan membatalkan puasa. Sekurang-kurang kita kata apa? Di dalam bulan Ramadan, untuk kita nak menyucikan diri kita supaya kita terus rapat di dalam rapat kepada Allah Ta'ala di dalam melakukan amal ibadah, sekurang-kurang kita kena ada ilmu, kita kena ketahui tentang perkara sah batal di dalam ibadah puasa kita. Itu sekurang-kurangnya. Seterusnya kita juga kena ada ilmu, kita kena ketahui tentang nilai-nilai ibadah tersebut. Kita tak mungkin dapat, kita nak kejar sesuatu, kita cuba ingin kejar sesuatu, tak mungkin kita ingin kejar sesuatu itu kalau kita tak tahu nilai sesuatu itu sebesar mana. Kita tak tahu nilai, contoh emas. Emas sangat bernilai. Jika seorang tak tahu nilai emas, dia tak peduli pun tentang emas. Jika orang tak tahu nilai permata, intan permata, dia tak peduli tentang intan permata. Contoh yang terbaru kita kata apa? Apa kita kata yang paling
galian yang paling berharga, REE. Contoh REE tak pernah kita dengar sebelum ni, tiba-tiba dengar REE apa benda pun tak tahu. Banyak negara yang tak ambil peduli, tapi ada kumpulan yang tahu. Dia dah teroka satu dunia, orang semua terlepas pandang. Dia dah teroka satu dunia, dia dah ambil dulu. Sebab apa? Dia tahu nilai sesuatu itu. Bila dia tahu nilai, dia akan berobot-obot memburu perkara tersebut. Sebab tu ada pemburu harta karun, sebab dia tahu nilai sesuatu itu. Kalau kita tak tahu nilai sesuatu, kita buat tak peduli sahaja. Sebab itu sama juga dengan puasa. Puasa ini sangat besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Antara nilai puasa yang sangat besar, Nabi pernah ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kullu amal ibn Adam yudha'aful hasanatu 10 amsalha ila 700 tifin. Nabi pernah ingatkan kepada kita, semua amalan yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan lipat gandakan amalan kita dari 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Dan Allah berfirman, Nabi sebut hadis qudsi, Allah firman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah firman, melainkan puasa sahaja. Puasa bukan milik anak Adam. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam adalah milik mereka, melainkan puasa sahaja. Puasa bukan milik mereka. Sepintas lalu kita faham tak apa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi ini? Semua amalan anak Adam adalah milik mereka, puasa sahaja bukan milik mereka. Puasa adalah milik Allah Ta'ala. Apa yang nak dimaksudkan? Allah lah yang akan memberi ganjaran kepada pahala puasa tersebut. Imam Qurtubi pernah menafsirkan hadis ini. Imam Qurtubi mengatakan ini melambangkan kebesaran pahala fadilat berpuasa. Betapa besarnya fadilat puasa. Imam Qurtubi mengatakan, hadis tadi mengatakan semua amalan anak Adam 10 kali ganda hingga maksimum 700 kali ganda, dan malaikat akan mencatatkan amalan setiap individu daripada kamu. Solat kita berbeza amalan solat kita antara satu sama lain, dan malaikatlah yang akan mencatat si fulan berapa besar pahala solatnya, si fulan berapa besar, si fulan berapa besar. Maksimum 700 kali ganda, mengikut khusyuk, teliti, mengikut ikhlas kita di dalam melakukan ibadah tersebut. Maksimum 700 kali ganda, malaikat mencatatkan seluruh amalan. Dan Imam Qurtubi mengatakan di sana ada satu amalan sahaja yang malaikat tak boleh nak catat. Amalan apa? Puasa. Sebab apa? Puasa milik Allah Ta'ala. Malaikat tak boleh nak catat si fulan tu berpuasa sebesar mana pahala puasa si fulan. Malaikat tak boleh catat. Sebab apa? Puasa adalah milik Allah. Malaikat tak tahu sebesar mana pahala itu. Dan para ulama mengatakan sebesar mana pahala puasa itu di hari akhirat nanti, setelah kita dibangkitkan di mahsyar, kita dihisap segala amalan kita, baik buruk akan dihisap, dan kita akan ketahui sebanyak mana kebaikan yang pernah kita lakukan, sebanyak mana keburukan yang pernah kita lakukan. Dan Nabi menceritakan setelah selesai hisap akan datang beberapa kumpulan daripada manusia yang pernah kamu zalimi dahulu. Ketika hidup di dunia, kita pernah menyakiti hati orang, kita pernah buat buruk kepada orang, kita pernah menzalimi seseorang di dunia. Di hari akhirat, setelah selesai timbangan hisab, mereka akan datang tuntut kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan pada ketika itu kita tidak memiliki apa-apa melainkan pahala-pahala yang kita ada sahaja. Ketika itulah Allah arahkan malaikat supaya ambil sedikit demi sedikit kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga satu ketika habis kebaikan, Allah perintahkan malaikat supaya ambil keburukan orang tersebut, pergi pula letak di timbangan kita. Sampailah satu ketika kita rasa seakan-akan tiada peluang dah nak masuk ke dalam syurga. Keburukan makin bertambah, kebaikan kita habis, kita terpaksa beri kepada orang. Ketika itulah para ulama mengatakan Allah hadir membawa satu pahala yang sangat besar, pahala puasa. Allah serahkan kepada kita, yang mana pahala puasa itu tak ada siapa boleh ambil daripada kita. Sebab apa? Pahala puasa milik Allah Ta'ala. Pahala puasa bukan milik kita. Walaupun seburuk mana kita lakukan kepada orang, mereka tak boleh nak ambil pahala puasa.
Allah simpan. Dan kemudian yang para ulama mengatakan dengan syafaat daripada puasa tersebutlah Allah akan izinkan kita masuk ke dalam syurga. Begitu besar pahala puasa. Untuk mudah kita fahami lagi sebesar mana pahala puasa tersebut, kita tahu setiap yang bekerja pasti akan ada gaji imbuhan yang akan ditetapkan bagi mereka. Kita tahu setiap pekerja akan ada gaji. Dan kita tahu contoh imam-imam di seluruh negara ataupun seluruh dunia akan ada imbuhan sagu hati, akan diserahkan kepada imam mengikut kadar masing-masing, mengikut tempat, mengikut masa. Tapi tahu tak, dalam dunia ni ada seorang imam yang memiliki imbuhan ataupun sagu hati terbesar dalam dunia. Dalam dunia ni ada seorang di imam sagu hatinya terbesar dalam dunia. Tahu tak siapa? Imam yang paling besar sagu hatinya, dah pasti kita boleh agak Imam Masjidil Haram, Ketua Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Dia memiliki imbuhan ataupun sagu hati terbesar dalam dunia, hatta melebihi orang lain pun. Sebesar mana imbuhannya, kerajaan Arab Saudi berbincang sesama mereka, berapa kita nak bagi gaji dekat Syekh ni, dekat Syekh Abdul Rahman. Dia adalah imam kepada kiblat umat Islam seluruh dunia. Jadi berapa nilai kita nak tetapkan imbuhan sagu hati setiap bulan? Mereka mengkaji, membincang, akhirnya tak ada keputusan. Akhirnya mereka buat keputusan, kita serahkan kepada Syekh setiap bulan gajinya apa? Sebuah cek kosong. Serahkan cek kosong kepada Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman yang akan catat sebesar mana yang dia inginkan, sebesar mana yang dia perlukan. Setiap bulan cek kosong akan diserahkan kepada Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Bayang kalau kita dapat gaji sedemikian, cek kosong. Bos kata gaji kamu cek kosong, kamu isi. Cek yang betul lah, bukan cek tendang. Cek tendang tak guna kan, cek yang betul. Kita bos bagi cek kosong. Macam mana perasaan kita? Sangat syukur, sangat gembira. Tak payah setiap bulan, seumur hidup sekali pun cukup lah. Kita kata bos bagi bonus seumur hidup sekali je, bagi cek kosong. Kita pasti dah riang gembira, hati perut kita dah sangat gembira lah. Sekali je seumur hidup cek kosong. Begitulah para alim ulama menceritakan kehebatan ibadah berpuasa. Ibadah berpuasa berbanding dengan ibadah yang lain. Ibadah berpuasa seakan-akan cek kosong Allah Ta'ala serahkan kepada kita. Dengan cek itu kita akan catat segala keinginan kita. Dengan ibadah puasa itulah akan diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Jadi sebab itu Nabi sangat tekankan untuk kita berpuasa, dan banyak hadis kelebihan-kelebihan berpuasa, sehingga kan Nabi ada menceritakan ibadah puasa ini begitu hebatnya ibadah puasa, sehingga Nabi mengatakan la khulufu famu sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa sahaja lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau haruman misk, bau haruman kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala. Ingat ya, di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi kita. Di sisi kita tak lalu, di sisi Allah Ta'ala. Kalau di sisi kita, gosoklah gigi kan, jangan tak. Di sisi Allah Ta'ala. Jadi di sini lebih harum daripada haruman kasturi. Jadi Allah nak menggambarkan begitu besarnya fadilat orang yang berpuasa ini. Dan Nabi juga pernah mengatakan as-siyam junnah. Siam, puasa adalah perisai bagi diri seseorang. Puasa adalah perisai bagi kamu daripada kamu melaksanakan perkara-perkara yang mungkar. Jadi sangat penting puasa ini, sehingga kan Nabi pernah pesan kepada anak-anak muda. Nabi pesan kepada anak muda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, siapa yang mampu di kalangan kamu, ada kemampuan, sila kahwin. Anak muda yang belum kahwin, Nabi sebut ada kemampuan, sila lakukan, sila nikah kahwin. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wajah. Jika kamu tidak mampu, jika tak ada kemampuan daripada fizikal ataupun kewangan, tidak mampu untuk berkahwin, Nabi kata fa 'alaikum bisawm, kamu berpuasalah.
Sebab apa? Puasa boleh menahan diri kamu daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebab itu puasa sangat besar fadilatnya, menjadi perisai kepada orang beriman, menahan diri, boleh mengawal hawa nafsu, dan mengakibatkan akhirnya akan membendung kita daripada melakukan perkara-perkara mungkar yang akan mengotorkan jiwa kita. Dengan puasa kita boleh menyucikan jiwa kita dengan cara kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan riwayat daripada Imam Muslim. Dan puasa di bulan Ramadan sudah tentulah pahalanya lebih besar. Bulan Ramadan sahaja bulan yang sangat besar, luas fadilat ganjaran rahmat Allah Ta'ala turun. Nabi sebut masuk sahaja bulan malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah perlihatkan rahmatnya kepada kita dengan cara Allah Ta'ala arahkan malaikat untuk mengikat seluruh syaitan, membelenggu seluruh syaitan, ketua-ketua jin, supaya apa? Nak beri laluan kepada umat Islam berpuasa. Dan Nabi sebut juga wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, diarahkan para malaikat untuk mengunci seluruh pintu neraka, tidak diizin untuk dibuka walau satu pintu pun. Maksudnya apa? Allah Ta'ala nak tunjukkan rahmat Allah Ta'ala. Di bulan Ramadan susah orang masuk neraka. Di bulan Ramadan rahmat Allah Ta'ala turun sangat luas. Allah Ta'ala tutup seluruh pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, Allah buka seluruh pintu syurga dan tidak diizinkan untuk tutup walau satu pintu. Untuk apa? Allah Ta'ala nak beri gambaran kepada kita, ramai umat Islam akan mudah masuk ke dalam syurga di bulan Ramadan. Dan Nabi sebut wanada munadin, dan malaikat di segenap penjuru langit menyeru-nyeru. Kita tak dengar, tapi kalau Allah izinkan untuk dibuka hijab, kita akan dengar malaikat seluruh penjuru langit, malaikat menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, ayo lakukan. Ketika inilah waktu yang sepatutnya kamu lakukan kebaikan tersebut. Inilah waktunya, bulan Ramadan inilah waktunya. Dan malaikat juga menyeru, wa ya baghiyash syarr aqsir, wahai orang-orang yang masih lagi lalai, masih lagi leka, masih lagi tidak ambil peduli tentang kehadiran Ramadan ini, masih lagi bergerumang dengan maksiat, dosa dan tidak ambil peduli, malaikat menyeru setiap hari, aqsir, tinggalkanlah maksiat tersebut, tinggalkanlah perkara-perkara sia-sia tersebut. Sebab apa? Pada ketika ini bukanlah waktu yang sepatutnya kamu nak lakukan perkara-perkara demikian. Waliyahzubillah, supaya kita tergolong dalam orang-orang yang sentiasa memperbaiki diri. Dan Nabi mengatakan di akhir hadis itu, Nabi mengatakan walillahi utaqa minan nar wa zalika fi kulli lailah. Dan Allah Ta'ala memiliki senarai-senarai nama yang akan dibebaskan daripada neraka. Setiap malam ribuan senarai nama Allah Ta'ala akan bertukar. Setiap hari akan ada senarai-senarai yang baru akan dibebaskan, yang sepatutnya mereka masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, dan kemudian Allah Ta'ala bebaskan, izinkan dia masuk terus ke dalam syurga disebabkan rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Hadis riwayat daripada At-Tirmizi. Jadi sebab itu ambil peluang ketika Ramadan menjelang pada ketika ini, jangan lagi dah kita bermalas-malas. Cukup nak bermalas-malas nanti setelah habis Ramadan, malas-malas tak apa, ataupun sebelum Ramadan. Masuk bulan Ramadan, Nabi tak beri kita bermalas-malas. Nabi sangat tekankan untuk kita memperbanyakkan ibadah. Sebab apa? Sangat rugi, peluang yang sangat besar ada depan mata kita. Kalau kita tak ambil peluang, sangat rugi. Pernah sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasu khaira, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung hidup di atas muka bumi? Kadang-kadang tertanya juga kita, siapakah manusia yang paling beruntung hidup di atas muka bumi? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sesiapa yang semakin panjang umurnya, semakin meningkat usianya, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah juga amal soleh. Itu tanda si fulan itu dapat keuntungan yang sangat besar hidup di atas muka bumi. Adapun sebaliknya, sahabat tanya, wa man syarrun nas ya Rasulullah, siapakah orang yang paling rugi hidup di atas muka bumi ini? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaliknya juga, mereka yang makin panjang umurnya, makin bertambah usianya, makin bertambah buruk amalannya, makin bertambah maksiat waliyahzubillah kepada Allah Ta'ala. Nabi mengatakan,
itu tanda si fulan itu hidup dalam kerugian. Di hari akhirat dia akan merugi, menyesal, akan hidup dengan kerugian, menyesal penyesalan yang tiada kesudahan. Sebab itu kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Ramadan yang kita hadapi pada ketika ini, yang kita lalui pada ketika ini adalah Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita sebelum ini. Sebab apa? Makin bertambah Ramadan, makin lalui Ramadan demi Ramadan, makin bertambah amalan kita di dalam Ramadan tersebut. Itu tanda kita tergolong dalam orang-orang yang beruntung. Jadi insyaAllah kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah izinkan kepada kita untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Dan Nabi juga pernah sebut dalam sebuah hadis, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Sesiapa yang berpuasa di jalan Allah ataupun siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan penginsafan, penuh dengan penghayatan, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang lampau. Ingat, kita puasa penuh dengan keimanan, penuh dengan penghayatan. Penghayatan yang bagaimana? Kita menghayati lapar dan dahaga. Jangan kita jadikan, sebab tu kadang-kadang sedih seluruh dunia Islam, kita bulan Ramadan sebaliknya. Bulan Ramadan sepatutnya mendidik jiwa kita supaya makin rapat dengan Allah, supaya dipenuhi bulan itu dengan lapar dan dahaga, supaya dapat menyucikan jiwa kita. Malangnya menjadi tradisi kita di zaman sekarang, bulan Ramadan bukan jadi bulan lapar dan dahaga, sebaliknya jadi bulan pesta makan dan minum pula. Kita pergi mana-mana bazar Ramadan, kuih-kuih wadah yang tak pernah jumpa muncul bulan Ramadan, tak pernah jumpa. Segala macam warna air, sebutlah warna apa yang tak ada. Tak cukup warna yang ada, dia buat 3 layer, tiga tingkat warna. Dah tak boleh campur dah. Segala macam warna minuman ada, segala macam warna makanan ada. Waliyahzubillah, itu yang kita risaukan. Tak ada, tak salah nak makan, nak minum, tak salah. Tapi jangan kita jadikan bulan Ramadan sebagai pesta makan dan minum. Kita dididik bulan Ramadan supaya rasa lapar dan dahaga, supaya kita dapat menghayati bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabat. Kalau kita langsung tak pernah rasa lapar, macam mana kita nak tahu? Sebab tu kadang malam bulan Ramadan datang pula ada produk-produk jual. Makanlah produk ini, kamu takkan rasa letih, kamu takkan rasa lapar di bulan Ramadan. Kita puasa memang nak lapar, memang nak dahaga, tapi jual produk supaya kita tak lapar. Apa faedah puasa kita? Sebab itu sangat rugi. Dan jangan jadikan bulan Ramadan bulan pesta makan. Kita makan seadanya, sahur seadanya, kita buka seadanya. Kadang-kadang ramai kita dengar kawan-kawan sahabat kita berazam, tahun ini Ramadan saya nak turun 5 kilo, lepas Ramadan naik 5 kilo, bukannya turun 5 kilo. Waliyahzubillah. Sedangkan bulan berpuasa boleh bertambah kilonya. Itu yang paling kita risaukan. Sebab itu bulan Ramadan bulan penghayatan. Penghayatan apa? Bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabat. Tahu tak, Rasulullah hidup penuh dengan kelaparan. Nabi dalam kehidupan Nabi sentiasa ditemani dengan lapar dan dahaga. Terlalu sedikit Nabi kenyang. Pernah diriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah menceritakan Rasulullah setiap kali balik ke rumah sebelum waktu zuhur, lebih kurang pukul 11, pukul 12, Nabi akan tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ada tak hidangan makanan di rumah? Aisyah mengatakan, tiada hidangan wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, fa'asumul yaum, kalau begitu aku akan puasa pada hari ini sebabkan tak ada makanan. Dan Aisyah juga pernah menceritakan suatu hari, Aisyah menceritakan, ma syabi'a alu Muhammad. Aisyah kata, Nabi bersama dengan keluarga Nabi tidak pernah kenyang salasul layal tiba'an munzu qadimal Madinah hatta qubid. Nabi dengan keluarga Nabi tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut semenjak Nabi sampai ke Madinah sehingga Nabi wafat. 3 hari berturut-turut tak pernah Nabi kenyang. Nabi kenyang sehari, Nabi akan lapar sehari. Nabi kenyang 2 hari, Nabi pasti akan lapar pada hari ketiga. 3 hari berturut-turut tak pernah kenyang sejak Nabi sampai Madinah sehingga Nabi wafat. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu keadaan Rasulullah, tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Banding kita
tak pernah lapar 3 hari turut-turut. Bukan kata tak pernah lapar setahun, bukan kata 3 hari, setahun tak pernah lapar, tak pernah dahaga. Kalau tidak disyariatkan puasa di bulan Ramadan, kita tak kenal apa itu lapar. Kita tak tahu lapar, dahaga, apa itu lapar. Apa kita tak pernah rasai, sebab kita hidup dengan penuh kemewahan. Alhamdulillah, syukur di atas segala nikmat. Tapi Allah Ta'ala fardukan pahala ataupun puasa ini untuk kita rasai bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabat. Dan Abu Hurairah juga pernah menceritakan dalam suatu hadis, suatu malam, ketika malam yang gelap gelita, Nabi rasa terlalu lapar. Suatu malam Nabi rasa sangat lapar dan akhirnya Nabi keluar daripada rumah nak cari makanan. Menjadi kebiasaan Nabi dan para sahabat setelah masuk malam gelap gelita, lepas isyak sahaja, menjadi kebiasaan Nabi dan para sahabat dan masyarakat yang ada pada ketika itu tidak akan keluar di malam hari. Mereka akan rehat setelah isyak sehinggalah terbit fajar. Setelah terbit fajar, mereka akan melakukan aktiviti harian sehinggalah masuk isyak mereka akan rehat. Tidak akan keluar melainkan ada perkara yang sangat penting. Suatu malam Abu Hurairah menceritakan Nabi keluar daripada rumah disebabkan terlalu lapar. Nabi tak boleh tidur. Kita tahu kalau siapa pernah ada perasaan lapar, tak ada makanan, terlalu lapar, tak boleh nak tidur. Kita pejam mata, tak boleh lena sebab terlalu lapar. Dan disebabkan itu Nabi keluar di malam hari. Nabi keluar nak cari kalau ada makanan di luar. Dan ketika Nabi keluar, Nabi bertemu dengan sahabat Nabi yang paling Nabi cintai. Siapa dia? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak lama Nabi bertemu pula dengan Sayyidina Umar. Nabi tanya kepada Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi terkejut sebab nampak Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dekat luar. Sebab apa? Nabi tahu bukan menjadi kebiasaan mereka keluar pada ketika itu. Nabi tanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hazihi sa'ah. Apakah yang menyebabkan kamu berdua keluar daripada rumah kamu pada ketika waktu ini? Sayyidina Abu Bakar dan Umar mengatakan, Al-ju ya Rasulullah. Rupanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga sangat lapar pada malam tersebut. Bukan sahaja Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Umar juga sangat lapar malam tersebut. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mencadangkan kepada Rasulullah supaya kita pergi di satu rumah Ansar. Ada seorang sahabat Ansari yang mana sahabat itu ada memiliki ladang kurma dan ladang tamar. Dan ketika itulah Nabi pun pergi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi ke rumah sahabat memberi salam. Dan ketika memberi salam, isteri sahabat itu yang membuka pintu. Nabi tanya kepada isterinya, manakah sahabat Ansar itu? Dia kata sahabat itu pergi ambil air untuk keluarga. Dan ketika itu Nabi bersalah nak bagi tahu Nabi lapar. Jadi akhirnya Nabi minta maaf dan Nabi minta izin, Nabi pergi kembali. Ketika dalam perjalanan, sahabat Ansar tu datang kejar Nabi dan dia ajak Nabi ke rumah. Dia pun pergi ke ladang kurma, ambil sebahagian daripada kurma yang dah masak, kurma muda, dan dihidangkan kepada Rasulullah bersama dengan para sahabat. Dan kemudian itulah Nabi menjamah. Nabi makan kurma tersebut. Setelah habis selesai, Nabi kenyang, para sahabat kenyang. Nabi minta izin dan berundur diri. Ketika dalam perjalanan hendak balik, Nabi pesan kepada Abu Bakar, pesan kepada Umar. Nabi pesan, wallazi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah akhrajakuma min buyutikum al-ju' summa lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Demi Allah, demi diriku yang berada di dalam genggaman zatnya, kita semua akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala tentang nikmat-nikmat yang telah kita kecapi tadi. Nikmat apa yang Nabi kecapi? Kurma muda dengan kurma yang dah masak. Nabi sebut kepada para sahabat, kita semua akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala tentang nikmat tadi. Kita keluar daripada rumah dalam keadaan yang sangat lapar, sangat dahaga. Allah Ta'ala izinkan kepada kita, Allah Ta'ala rezekikan kepada kita nikmat. Kita makan sehingga kenyang dan kita diberi bekalan untuk bawa balik ke rumah. Kita balik dalam keadaan yang kenyang. Kita semua akan dipersoal di hari akhirat. Hanya nikmat kurma dan nikmat kurma muda dan nikmat kurma yang dah masak sahaja Nabi makan. Nabi sentiasa mengingati Allah akan hisab kita di hari kiamat. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Bayangkanlah, itu nikmat yang Nabi jamah pada ketika itu. Bayang nikmat yang kita jamah pada ketika ini. Berapa banyak nikmat yang kita jamah, kita juga akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Jadi sebab itu Nabi sebut, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan
penuh dengan penghayatan, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang lampau. Syarat dia penuh dengan keimanan, penuh dengan penghayatan. Tanpa penghayatan, tanpa keimanan, tak boleh kita nak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Penghayatan yang bagaimana? Kita tahu sempadan, batas sempadan. Untuk apa kita berpuasa? Untuk kita nak laparkan diri kita, supaya kita lawan nafsu dalam diri kita, untuk kita berubudiah kepada Allah Ta'ala. Sebab itu para alim ulama mengatakan kelebihan puasa ini adalah berbanding dengan ibadah yang lain. Sebab apa? Puasa tidak ada ritual-ritual ataupun amalan-amalan yang boleh menampakkan seseorang itu berpuasa, melainkan agak muka, agak penat sahajalah. Kalau dia tak bagi tahu kepada orang, orang tak tahu pun dia puasa. Ataupun dia tak puasa pun orang tak tahu. Dia tak ada amalan-amalan luaran. Jadi sebab itu kalau kita berpuasa, akan kita kata puasa tersebut, jika tidak kita menunjuk-nunjuk kepada orang, puasa tersebut adalah puasa yang sangat besar. Kita sahaja yang tahu, Allah sahaja yang tahu. Keikhlasannya jauh berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan selain itu kita kata apa? Di dalam bulan Ramadan ini kita tahu fadilat ganjaran yang besar. Nabi terlalu fokus ibadah. Selain daripada berpuasa, Nabi juga berfokus ibadahnya kepada qiyam di malam hari. Untuk apa? Untuk kita membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafas. Kita sebut tadi puasa, tidak ada siapa tahu tentang ibadah puasa selagi kita tak bagi tahu kepada orang ramai kita berpuasa. Tak ada siapa tahu. Sama juga dengan solat di malam hari, qiyam di malam hari. Tak ada siapa tahu kita qiyam di malam hari, melainkan kita beritahu kepada mereka. Kenapa kau nampak muka penat sangat malam tadi? Solat tahajud pukul 3 malam, tak tidur. Semua kita cerita, orang tahu. Sebab kita cerita, hilang keikhlasan itu tadi, hilang kita punya fadilat-fadilat besar. Sebab itulah qiyam di malam hari adalah antara ibadah yang sangat besar. Pernah Nabi sampai ke Madinah. Hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam menceritakan suatu hari ketika Nabi sampai di Madinah. Abdullah bin Salam sebelum itu dia belum masuk Islam lagi. Dia seorang Yahudi, belum masuk Islam lagi. Dan dia dengar orang ramai datang cerita tentang Muhammad, Nabi akhir zaman datang nak hijrah ke Madinah. Dia pun ikut kumpulan orang ramai berbusu-busu nak tengok Nabi. Dan ketika dia lihat wajah Nabi, dia kata, aku lihat wajahnya bukan wajah seorang penipu. Aku yakin kata-katanya bukan kata-kata seorang penipu. Dan kata-kata pertama sekali yang aku dengar Nabi ungkapkan, Nabi sebut, Ya ayyuhan nas ifshus salam. Wahai orang ramai, wahai sekalian manusia, sebarkan keamanan. Nabi ajar 4 perkara sahaja pada ketika awal Nabi sampai ke Madinah. Nabi sebut ifshus salam, afshus salam, sebarkan keamanan. Wa at'imut ta'am. Yang kedua, kamu beri orang ramai makan. Wasilul arham. Yang ketiga, kamu rapatkan silaturahim, hubungkan tali silaturahim. Yang keempat, wasallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi sebut solat di malam hari ketika orang ramai sedang tidur, kamu akan direzekikan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga penuh dengan keamanan. 4 ini kalau kita lakukan, antaranya ialah solat di malam hari. Kalau kita laksanakan dengan penuh keimanan, penuh penghayatan, kita akan terus masuk ke dalam syurga tanpa sebarang halangan. Hadis riwayat daripada Ibn Majah. Dan juga Nabi pernah menyatakan dalam suatu hadis khusus untuk Ramadan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang qiyam di malam hari di bulan Ramadan, qiyam di bulan Ramadan, Imam Nawawi mengatakan solat sunat tarawih. Qiyam di malam Ramadan adalah solat sunat tarawih. Kita tunaikan solat sunat tarawih penuh dengan keimanan, penghayatan, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang lampau. Dan solat kita tarawih walaupun ada pelbagai versi, sebahagian kata 8, 10, 20, 36, tak kisah. Yang penting kita solat sunat tarawih, sama ada berjemaah ataupun bersendirian. Yang penting kita qiyam di malam hari penuh dengan keimanan, penuh dengan penghayatan. Dan qiyam kita tidaklah, kalau nak dibandingkan dengan qiyam Nabi, tahu bagaimana qiyam Rasulullah di zaman Rasulullah. Pernah seorang sahabat, Huzaifah ibn Yaman, Huzaifah al-Yaman, menceritakan suatu hari aku masuk ke dalam masjid dan aku dapati Nabi sedang qiyam di malam hari.
Nabi solat bersendirian di penjuru masjid bersendirian, tak ada sahabat-sahabat lain. Nabi tunaikan solat bersendirian. Jadi Huzaifah masuk, dia kata aku nak ikutlah Nabi, sebab tak ada sahabat yang lain, tak ada, masa tu Nabi bersendirian. Huzaifah pun terus takbir di belakang Nabi. Huzaifah ikut solat Nabi. Huzaifah nak tengok bagaimana solat Rasulullah di malam tersebut. Huzaifah solat di belakang Nabi tanpa ditakbir kuat-kuat. Dia tak nak bagi tahu Nabi yang dia ada di belakang. Dia takbir perlahan-lahan, Nabi tak tahu dia kat belakang. Dan Nabi pun buka. Huzaifah mengatakan faftataha bil Baqarah. Nabi mula bacaan setelah habis Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, Nabi mula membaca surah Al-Baqarah. Huzaifah jadi makmum terkejut, alamak, surah Al-Baqarah. Sebab tu surah Al-Baqarah antara surah terpanjang. Dia dalam bab solat ni, sebab tu kita kata tadi, Huzaifah solat, Nabi tak tahu, Huzaifah ikut. Kalau Nabi tahu, Nabi akan ringankan solat. Sebab Nabi jadi imam. Nabi pesan kepada banyak hadis Nabi, kalau kamu jadi imam, ringankan solat itu. Sebab apa? Kat belakang ada kanak-kanak, ada orang uzur. Nabi tak bagi kita solat panjang jika kita jadi imam. Ada contoh kisah yang berlaku di tanah Arab. Orang Arab dia tahu tentang makna-makna surah. Suatu ketika dia nak solat isyak lepas maghrib, dia datang ambil wuduk dan dia dengar imam sedang baca solat. Dalam solat dia dengar, dia ambil wuduk, dia tanya orang sebelah, imam baca surah apa? Surah An-Naml. Dia kata surah An-Naml ni surah semut. Surah ni panjang tapi namanya surah semut. Dan dia ambil wuduk. Setelah ambil wuduk, dia pun masuk tulai solat bersama dengan imam. Setelah solat, ya Allah, ketika surah An-Naml surahnya panjang, 5-6 muka surat surah An-Naml panjang. Dan dia baca terlalu panjang. Dan akhirnya setelah solat selesai, keesokan harinya dia datang lagi ambil wuduk. Dia ambil wuduk, imam tengah solat juga. Dia tanya kepada orang sebelah, imam baca surah apa malam ni? Dia kata surah Al-Fil. Surah Al-Fil apa? Surah gajah. Al-Fil, surah gajah. Sahabat ambil wuduk, dia terus keluar daripada masjid, terus balik. Dia sangka semalam semut dia dah punya panjang, malam ni gajah mesti lagi panjang. Sedangkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil pendek je, tapi sebab dia sangka surah tu panjang, jadi dia tinggalkan. Sebab tu Nabi banyak pesan. Nabi sebut basyiru wa la tunafiru. Kamu tarik orang ramai ke masjid, jangan kamu bagi mereka lari. Jadi sebab tu kalau jadi imam kena baca pendek. Tapi dalam masalah ni Nabi tak tahu Huzaifah ikut Nabi jadi solat, jadi makmum. Jadi Nabi mulai bacaan dengan surah Al-Baqarah. Huzaifah pun agak terkejut. Dia dah takbir, dia dah jadi makmum, tiba-tiba dia dengar Nabi baca Al-Baqarah. Alamak, dia kata Al-Baqarah malam hari pula tu. Tapi dia pun dalam hati dia kata, dia teragak. Dia kata fakultu yarka indal mi'ah. Dia kata aku rasa Nabi baca dalam 100 ayat je surah Al-Baqarah, Nabi mesti rukuk. Tapi dah sampai ayat ke-100, famadha, Nabi terus baca. Aku terpetik lagi dalam hatiku, mungkin Nabi baca sehingga 200 ayat sahaja. Lepas 200 ayat, Nabi akan rukuk. Sampai ayat 200, Nabi sambung. Dan Huzaifah kata, aku rasa habis Baqarah ni Nabi rukuk. Ya, Baqarah habis. Habis Baqarah, Nabi sambung surah An-Nisa. Nabi buka pula surah Nisa. Satu rakaat je, bukan rakaat lain, satu rakaat je. Habis Baqarah, Nabi baca Nisa. Huzaifah kat belakang dah, alamak, dia kata habis Nisa ni Nabi rukuk lah. Dia kata dia dah mula. Habis Nisa, Nabi buka surah Ali Imran. Sampai habis surah Ali Imran. 3 surah terpanjang dalam Al-Quran. Juzuk 1 sampai juzuk 6. Sampai juzuk 6, satu rakaat saja Nabi berdiri di malam hari. Satu rakaat sampai juzuk 6. Bayang kalau kita, waliyahzubillah, kita tak tahu tarawih 20, dia pun macam-macam isu kan. Geng 8 parking lain, geng 20 parking lain, moreh geng 8 dah makan dulu, macam-macam. Kita 20 rakaat, itu belum lagi 20 rakaat ekspres yang untuk 8 minit di negara jiran, 10 minit dia 20 rakaat itu. Tapi tak, Nabi baca macam tu. Satu juzuk pertama sehingga juzuk 6. Dan Huzaifah bagi tahu lagi, bukan itu yang mengejutkan, itu tadi dah terkejut. 6 juzuk kita kata sampai habis Ali Imran sampai An-Nisa Nabi baca sepanjang itu. Dan Huzaifah cerita kepada kita, Nabi membaca dengan sangat perlahan, mutarassilan.
bukan baca ekspres alhamdulillah Fatihah senafas bismillahirrahmanirrahim amin, bukan. Nabi baca dengan mutarasilan, dengan penuh berhati-hati. Setiap kali Huzaifah kata iza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, jika Nabi sampai dekat ayat yang memuji Allah Ta'ala, cerita tentang kepujian, Nabi akan subhanallahul. Nabi akan baca doa. Setiap ayat yang menceritakan tentang neraka, Nabi minta berlindung daripada azab neraka. Setiap ayat yang bertemu dengan rahmat Allah Ta'ala, Nabi akan minta segala rahmat daripada Allah Ta'ala. Ayat yang sangat panjang, 6 juzuk, Nabi baca dengan penuh teliti, penuh khusyuk, penuh penghayatan. Setiap doa Nabi akan mohon doa, setiap azab Nabi minta berlindung. Nabi sembahyang dengan penuh khusyuk. Itu tadi ketika berdiri. Huzaifah kata selesai Nabi rukuk. Rukuk Nabi sama panjang macam Nabi berdiri. Rukuk Nabi sama tempoh lamanya macam Nabi berdiri. Setelah Nabi rukuk, Nabi i'tidal. I'tidal Nabi lebih kurang macam Nabi rukuk tadi. Nabi sujud lebih kurang sujud Nabi macam Nabi berdiri solat ketika baca 6 juzuk tadi itu. Huzaifah mengatakan sehinggalah habis aku ikut solat Nabi. Setelah Nabi beri salam, Nabi tengok Huzaifah dekat belakang. Nabi tanya, wahai Huzaifah, kenapa kamu tak bagi tahu kamu ikut aku? Kalau aku tahu kamu ikut aku, dah pasti aku akan ringankan solat, aku akan pendekkan solat ini. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Sebab itulah Rasulullah sangat memberatkan amalan kita kata qiyam di malam bulan Ramadan. Dan pernah Aisyah menceritakan Nabi qiyam di bulan Ramadan sehingga bengkak-bengkak kaki Nabi. Sebahagian para ulama kita mengkaji mengatakan kaki bengkak disebabkan apa? Sebab Nabi berdiri terlalu lama, darah turun ke kaki sehingga kan bengkak kaki Nabi. Sebahagian para ulama mengatakan kaki Nabi bengkak-bengkak disebabkan sujud lama, rukuk lama, bengkak kaki Nabi. Aisyah di pagi hari lihat kaki Nabi bengkak-bengkak. Aisyah tahu Nabi solat malam tadi sehingga bengkak kaki Nabi. Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atasna'u haza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Wahai Rasulullah, kenapa perlu kamu solat sehingga sedemikian rupa, sehingga bengkak-bengkak kaki kamu, sedangkan kamu telah diampunkan segala kesalahan kamu? Kamu tidak ada dosa pun, yang lampau telah diampunkan oleh Allah, lagi akan datang pun telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa yang lalu dan yang lagi akan datang dah tak ada dosa dah. Kenapa perlu kamu solat bengkak-bengkak sedemikian? Nabi pun mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah kamu tidak melihat aku tergolong sebagai seorang hamba yang mensyukuri segala nikmat Allah Ta'ala? Nabi menunaikan solat semata-mata mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sehingga bengkak-bengkak kaki Nabi. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Nabi tak ada sebarang dosa, Nabi maksum, tidak ada sebarang dosa, diampunkan dosa yang lampau, dosa yang lagi akan datang. Nabi solat sehingga bengkak-bengkak kaki. Kita ni waliyazubillah, dosa ni bergulung tinggi. Bukan kata diampun, kita ni kalau dah diampunkan lepas, diampunkan akan datang, tidur je lagi. Tak ada buat apa dah, relax dah, dosa dah diampunkan. Buat apa kita nak susah-susah? Kita tidur je, rehat aja. Dosa lepas dah diampunkan, dosa yang lagi akan datang yang diampunkan. Apa lagi kita nak kejar? Tapi Nabi tidak. Nabi mengejar kesyukuran. Nabi kata, ini tanda aku terima kasih kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Apa nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan? Nabi makan kurma je tadi, kurma muda, kurma yang dah masak saja. Bayang nikmat yang kita terima lebih banyak daripada apa yang Nabi telah lalui. Jadi sebab itu kita juga sangat dituntut untuk qiyamul lail, menyucikan jiwa kita. Malam hari sahajalah Nabi sebut setiap malam, bukan seperti di bulan Ramadan. Allah Ta'ala turun sepertiga malam akhir. Kita semua masyhur hadis tu. Allah Ta'ala tanya, siapa yang mohon doa kepadaku, aku akan serahkan segalanya. Dan siapa yang mohon keampunan kepadaku, aku akan ampunkan segala dosa mereka. Setiap malam Allah Ta'ala arahkan ataupun Allah Ta'ala turun di langit dunia, langit yang terakhir yang paling hampir di dunia. Dan sebab itulah kita kata qiyamul lail, malam hari, kita bangun di malam hari supaya apa? Kita tergolong dalam orang-orang yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, terutamanya malam-malam 10 terakhir. Ni kita dah masuk separuh terakhir daripada bulan Ramadan. 10 malam terakhir lebih dituntut untuk kita qiyam di malam 10 terakhir, yang mana Aisyah pernah menceritakan
Nabi bila masuk sahaja 10 malam terakhir, Nabi akan ikat kain. Nabi tidak akan duduk di rumah. Nabi akan beruzlah i'tikaf di Masjid Nabawi. Nabi tak ada dah buat benda lain. Nabi duduk beriktikaf sepanjang malam. Nabi cuba beramal dan mencari Lailatul Qadar. Dan Aisyah mengatakan iza dakhala ashrul layal akhir layal aiqaza ahlahu wajadda wa shadda mizara. Nabi kejutkan ahli keluarga Nabi bangun solat di malam hari, yang mana malam itu akan turun malaikat Jibril membawa Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar Jibril juga akan turun dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam di bulan Ramadan, lebih mulia daripada 1000 bulan, lebih mulia, lebih utama daripada 1000 bulan. Tanazzul malaikatu wa ruh fiha bi izni rabbihim. Malaikat-malaikat turun di malam hari tersebut, di malam Lailatul Qadar, wa ruh, bersama dengan ruh. Sebab itu hati-hati, kita sebut ruh turun di malam itu, kita sangka ruh-ruh kembali di rumah masing-masing. Hati-hati, itu penafsiran yang salah. Penafsiran yang sebenarnya para alim ulama mengatakan bukan ruh yang balik ke rumah. Ruh yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan turun di malam Lailatul Qadar untuk mengaminkan doa mereka-mereka yang mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Yang mana kita sebut malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Dan malaikat Jibril pada ketika ini kita wallahualam tak tahu buat apa, tapi para ulama mengatakan malaikat Jibril dah tak turun dah. Sebab apa? Tak ada dah wahyu. Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, tak ada dah turun wahyu dah pada ketika ini. Jadi malaikat Jibril dah tak turun, tapi setahun sekali malaikat Jibril turun di malam Lailatul Qadar. Malaikat ketua para malaikat, malaikat Jibril turun di malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril akan mengaminkan seluruh doa mereka-mereka yang mohon keampunan daripada Allah Ta'ala pada malam tersebut. Jadi sebab itu kita kata malam Lailatul Qadar, kejar malam Lailatul Qadar. Dan sebenarnya kisah Lailatul Qadar ni ada cerita di balik Lailatul Qadar. Sebenarnya Nabi tahu malam Lailatul Qadar malam apa. Sebenarnya cerita asalnya Nabi tahu malam Lailatul Qadar malam apa. Dan suatu ketika hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Ubadah ibn Samit, Ubadah menceritakan Nabi keluar daripada rumah suatu malam dan di bulan Ramadan. Nabi keluar dan ketika keluar daripada rumah, Nabi bertemu dengan 2 orang sahabat sedang berbalah sesama mereka. Ada urusan hutang piutang, mereka bergaduh sesama mereka, berbalah dengan perbalahan yang besar. Nabi keluar, para sahabat semua keluar. Akhirnya mereka cuba menenangkan keadaan, meredakan keadaan. Setelah selesai semua keadaan kembali bertenang, Nabi teringat sesuatu. Dan Nabi pun bersabda, Nabi kata, kharajtu li ukhbirukum an lailatul qadar fatalaha fulan an fulan farufi'at. Nabi kata, aku keluar tadi pada asalnya nak beritahu kepada kamu semua malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, ada pada malam apa. Nabi tahu malam apa sebenarnya, tapi malam berlaku perbalahan di antara kamu fulan dengan fulan. Nabi jaga aib para sahabat. Nabi tak sebut nama, Nabi sebut fulan, fulan. Sedangkan Nabi tahu siapa yang berbalah. Nabi kata fulan dengan fulan berbalah, farufi'at, rahmat Allah Ta'ala turun separuh, tapi berlaku perbalahan di kalangan umat Islam, Allah cabut balik rahmatnya. Sebab itu sangat kita risau berlaku perbalahan di kalangan umat Islam, rahmat Allah Ta'ala akan dicabut. Dan ingat malam nisfu Sya'ban yang lepas pun Nabi pernah ingatkan kepada kita, malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa manusia, melainkan 2 kumpulan yang Allah Ta'ala tak akan ampunkan, al-musyrik wal-musyahid. Orang yang musyrik dan musyahid, orang yang suka berbalah, suka mencetuskan perbalahan di kalangan umat Islam, orang itu Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosanya. Suka buat masalah, suka timbulkan isu-isu, mencetuskan pergaduhan di kalangan umat Islam. Seakan-akannya Allah memberitahu orang yang sengaja cetuskan perbalahan ini, seakan-akannya levelnya sama dengan level orang musyrik. Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa mereka, waliyahzubillah. Sebab itulah Nabi pesan, oleh itu kamu carilah malam Lailatul Qadar ini pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, supaya kamu dapat ganjaran tersebut. Dan para ulama ada mengkaji dan para ulama ada pendapat masing-masing.
Ada yang mengatakan malam ke-21, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam ke-27. Ada masing-masing ulama ada pendapat masing-masing. Cuma di sana kalau kita kaji, ada satu jadual yang sangat masyhur. Untuk kita nak cari malam Lailatul Qadar, kita dituntut bangun sepenuh malam bulan Ramadan. Kalau kita tak mampu, fokus pada 10 malam terakhir. Kalau kita masih tak mampu, tak ada kekuatan, banyak urusan, fokus pada malam-malam yang ganjil di malam 10 terakhir. Kalau kita tak mampu, carilah malam-malam yang telah dibincang oleh para sahabat ataupun oleh para alim ulama. Para alim ulama telah menyatakan, banyak alim ulama dahulu, salafus salih dahulu, dia bukan macam kita. Dia ada keistimewaan yang sendiri. Mereka bangun di setiap malam, sehingga kan pernah diriwayatkan daripada Syekh Abu Hasan Ash-Shazili. Syekh Abu Hasan Ash-Shazili diriwayatkan dalam sebuah kitab daripada kitab Tuhfah Syarah bagi Minhaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami pernah membawa menukilkan kisah ini. Syekh Abu Hasan Ash-Shazili mengatakan, Munzu balagtu sinur rijal ma fatatni Lailatul Qadar bihazil qaidah. Ada satu kaedah yang digunakan oleh kaedah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ada buat satu jadual malam Lailatul Qadar, dan Syekh Abu Hasan Ash-Shazili mengikut jadual tersebut. Abu Hasan Ash-Shazili mengatakan, semenjak daripada aku mencapai umur dewasa, iaitu semenjak daripada aku akil balik, sehinggalah ketika aku pada ketika ini umur sudah 60 lebih, aku tak pernah miss walau 1 tahun Lailatul Qadar. Setiap tahun aku bertemu Lailatul Qadar. Dengan cara mana? Aku mengikut jadual Imam Ghazali. Imam Ghazali ada buat jadual Imam Ghazali untuk mendapatkan Lailatul Qadar mengikut malam pertama daripada bulan Ramadan. Malam pertama masuk pada hari apa, Lailatul Qadar akan jatuh pada hari keberapa. Jadi boleh kalau kita Google saja, ada jadual Imam Ghazali. Ataupun paling mudah kita kata, untuk tahun ini awal Ramadan kita jatuh pada hari Ahad, kita puasa Ramadan, 1 Ramadan pada hari Ahad. Imam Ghazali mengatakan malam Lailatul Qadarnya pada malam ke-29, kemungkinan besar. Dan Imam Abu Hasan Ash-Shazili mengatakan, setiap tahun aku ikut jadual ini, aku akan dapat ibadah ataupun aku akan dapat Lailatul Qadar tersebut. Jadi sebab itu kita kata, insya-Allah kita bagi tumpuan untuk 10 malam terakhir ini untuk kita penuhi ibadah kita dengan ibadah Lailatul Qadar ataupun dengan ibadah Qiyamul Lail, supaya kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan seterusnya lagi, Nabi ada fokus lagi beberapa ibadah yang kita ringkaskan. Antaranya adalah Al-Quran. Nabi memperbanyakkan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga kan Jibril juga akan turun setiap malam Ramadan talaki dengan Nabi. Sebab tu kita biasa di Masjid Surau kita ada buat majlis talaki, tadarus Al-Quran. Itu sebenarnya sunnah di antara Nabi bersama dengan Jibril. Setiap malam di bulan Ramadan Nabi akan bertadarus bersama dengan Jibril, sehinggalah Nabi wafat tahun terakhir. Setiap tahun sekali khatam. Tahun terakhir sebelum Nabi wafat, Jibril baca 2 kali khatam bersama dengan Rasulullah, 2 kali khatam. Dan Nabi beritahu kepada Fatimah, aku rasa umurku telah sampai. Sebab apa? 2 kali khatam pada tahun ini, Nabi merasakan seakan-akan umur Nabi telah sampai. Dan Nabi juga pernah menyebut di dalam beberapa hadis, as-siyam wal Quran yushafa'ani li'abdi yawmal qiyamah, yaqulu as-siyam ay Rabb anni mana'tu ta'am wa syahwatuhu bin nahar fasyafi'ni. Nabi mengatakan puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat kepada sahabatnya, kepada orang yang melaksanakan puasa akan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti. Wahai Allah, aku telah menghalangnya syahwat, aku telah menghalang syahwatnya, menghalangnya daripada makan dan minum di siang hari. Hari ini jadikanlah aku sebagai syafaat kepadanya. Begitu juga Al-Quran bertemu dengan Allah. Al-Quran mengatakan, wahai Allah, di malam hari aku mengganggu tidurnya dan dia bangkit membacaku setiap malam. Hari ini syafaatkanlah dia demi aku, berikanlah syafaat kepadanya. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Jadi Nabi memperbanyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebahagian riwayat mengatakan para alim ulama dahulu pun, Imam Syafi'i setiap hari khatam Al-Quran. Setiap hari. Kita bukan kata khatam Al-Quran, dan 1 juzuk pun kadang susah. Jadi kalau boleh setiap
kita kata paling kurang 1 hari 1 juzuk, cukup sebulan Ramadan kita akan khatam sebulan ataupun setahun sekali je kita khatam di bulan Ramadan. Perbanyakkan baca Al-Quran. Yang seterusnya, yang terakhir sekali kita sebut, Nabi juga fokus pada sedekah. Nabi sangat tekankan sedekah di bulan Ramadan ini, sehingga kan Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, afdalus sedekah sedekatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah yang kamu lakukan sepanjang tahun, yang terbaik sekali adalah kamu lakukan di bulan Ramadan. Setahun, sebulan sahaja sedekah kamu yang sangat bernilai adalah di bulan Ramadan. Hadis riwayat daripada At-Tirmizi. Dan Nabi pernah ingatkan kepada kita di mahsyar nanti, bagaimana keadaan kita di mahsyar. Kita akan dibangkitkan mengikut amalan kita masing-masing. Ada yang dibangkitkan mengengsok dengan wajah, ada yang Nabi kata peluh mereka sehingga ke pinggang, ada yang peluh sehingga ke dada, ada yang peluh melepasi kepala. Di mahsyar kita duduk dalam keadaan begitu, peluh melepasi kepala, kita berenang-renang dalam peluh. Dan beberapa hadis mengatakan matahari hampir sejengkal di atas kepala mereka. Nabi mengatakan mengikut amalan masing-masing. Berapa lama kita duduk di mahsyar? Ulama mengatakan sekurang-kurangnya 60,000 tahun kita duduk menanti di mahsyar. 60,000 tahun, belum lagi hisab dilaksanakan. Dan pada ketika itu Nabi mengatakan ada di antara mereka yang duduk di bawah naungan arash Allah Ta'ala, ada yang duduk di bawah naungan arash sedekah mereka. Nabi sebut kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yahkuma bainan nas. Setiap individu daripada kamu akan duduk di bawah naungan arash sedekah mereka sehinggalah di hari mahsyar nanti, sehinggalah Allah Ta'ala melaksanakan hisab. Kita akan duduk di bawah naungan sedekah kita. Dan terutamanya sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan, Nabi kata kita semua tahu puasa 1 hari, setiap individu diizinkan untuk berpuasa 1 hari sekali sahaja. Tak ada orang boleh berpuasa sehari 2 kali. Tak boleh. Hari ini saya nak puasa 2 kali. Boleh tak? Nak puasa siang dan malam? Tak boleh. Kita boleh puasa sehari sekali sahaja. Tapi Nabi ada ajar kepada kita, di sana kita boleh puasa sehari dan boleh dapat fadilat ganjaran pahala berpuluh-puluh kali mengikut kemampuan kita. Caranya bagaimana? Nabi sebut daripada Zaid bin Khalid, Nabi sebut man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ma la yanqusu min ajri sha'imi syai'an ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Nabi sebut siapa yang memberi makan satu hidangan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, dia akan mendapat fadilat ganjaran pahala puasa orang tersebut 100% pahala orang tersebut dia akan memilikinya tanpa mengurangkan sedikit pun dari daripada pahala puasa orang tersebut. Jadi cara kita nak lipat gandakan pahala puasa kita dengan kita memberi makan kepada orang berbuka puasa. Sebab itu menjadi tradisi nenek-nenek moyang ataupun mak ayah kita terdahulu. Setiap kali nak berbuka puasa, kita akan hantar juadah kepada jiran tetangga, mereka akan bertukar juadah. Sebenarnya ada asasnya daripada hadis. Nabi sebut siapa yang memberi makan kepada seorang berbuka puasa, dia akan dapat pahala orang tersebut 100% pahala milik orang itu, dia akan memilikinya tanpa mengurangkan sedikit pun pahala yang ada pada orang tersebut. Jadi lakukanlah sebaik mungkin yang boleh kita lakukan. Carilah sempena bulan Ramadan yang ada ini, selagi peluang masih ada yang ada di depan mata kita, lakukanlah ibadah. Kita kata bersedekah, perbanyakkanlah sedekah, lakukanlah sehabis mungkin yang boleh kita lakukan. Tak boleh sedekah banyak, sedekah walaupun sedikit sahaja. Kita tajil seorang sehari makan berbuka puasa 30 hari, kita dapat tajil 30 orang. Satu hari seorang 30 hari 30 orang, kita dapat fadilat ganjaran puasa. Kita puasa 30 hari pahala puasa Ramadan, 30 kali kita sedekah kepada orang. Kita puasa di bulan Ramadan tahun ini bagaikan kita puasa 60 hari. Disebabkan apa? Kita dapat bersedekah, pahala sedekah kita beri kepada orang. Jadi lakukan yang terbaik. Carilah orang-orang yang memerlukan di sekeliling kita. Jika tak ada,
carilah orang yang di luar, saudara kita di Palestin, di Gaza. Kita tahu keadaan mereka dihimpit dengan peperangan setahun lebih, dan ketika ini telah dibuka sepadan untuk diberi laluan bantuan masuk. Ambil peluang, kita lakukanlah yang terbaik supaya apa? Kita tergolong dalam orang-orang yang bersedekah, dapat ganjaran fadilat pahala puasa yang sangat besar. Dan insya-Allah seterusnya yang terakhir, kita buatlah yang terbaik dalam ibadah puasa kita. Jangan kita rosakkan ibadah puasa kita dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Nabi pernah menceritakan kepada kita dalam beberapa hadis. Nabi sebut, kam min shaimin laisa min siyamihi illa shama. Berapa ramai di kalangan kamu yang berpuasa tetapi mereka tidak dapat sebarang faedah daripada puasa tersebut melainkan lapar dan dahaga sahaja. Wa kam min qaimin laysa min qiyamihi illa sahari. Berapa ramai di kalangan kamu yang qiyam di malam hari tapi tak dapat apa faedah daripada qiyam malamnya kecuali penat, letih dan lelah sahaja, mengantuk sahaja yang mereka dapat. Puncanya apa? Puncanya kita tidak merubah diri kita. Nabi sebut, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyadahu ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang tidak meninggalkan tutur kata yang buruk, tidak meninggalkan perbuatan yang buruk, masih lagi sebelum Ramadan perangai perkataannya macam tu, dah masuk Ramadan masih lagi perangainya macam tu, masih lagi tutur katanya macam tu, syaitan telah diikat tapi dia masih tidak berubah. Nabi sebut, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perbuatan yang buruk, Allah langsung tidak berhajat kepada lapar dan dahaganya. Dia lapar dahaga, Allah Ta'ala tak peduli pun puasanya. Sebab apa? Dia masih lagi tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk. Wal'iyahzubillah. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Jadi insyaAllah rasanya cukup sekadar itu dahulu. Sebelum kita habis, kita buka sisi soal jawab. Kalau ada sebarang soalan, insyaAllah silakan. Kalau boleh saya jawab, insyaAllah saya akan cuba jawab. Tapi kalau tak boleh, saya minta maaf. Dan mungkin ada di kalangan kita yang boleh tolong untuk jawab, boleh dipersilakan insyaAllah. Baik, kalau ada soalan boleh silakan insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan ada soalan? Siapa yang ada soalan? Ataupun start daripada saya dah Ustaz? Boleh silakan. Saya tertarik dengan Ustaz punya apa yang pada awal tadi ceramah tadi, berkenaan dengan Ustaz translate berita Arab berkenaan dengan Syria dan Palestin. Boleh saya tahu apa update terbaru dekat Palestin sekarang? Boleh, insyaAllah. Tak ada soalan mengenai itu. Okey, kita masuk dalam buat cerita Palestin. Boleh? Boleh sini. Sebab kalau kita masuk cerita Palestin sini panjang. Boleh, tapi agak panjang. Silakan. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mewakili untuk semua orang. Okey, tak ada doa, saya malu Ustaz. Okey, dia berkenaan dengan fidyah puasa fidyah puasa pasal bayaran lah Ustaz. Okey, saya nak tanya, kalau macam bayaran untuk fidyah puasa is wajib, tapi dalam pada masa yang sama wajib juga menggantikan ke atau tidak? Baik. Puasa. Ini kita kira daripada start kita akhir balik lah. Baik. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Baik, soalan yang sangat Satu lagi Ustaz, masukkan minyak cekapak, macam kita hidu bau minyak angin semasa bulan puasa. Baik. Baik, okey, insyaAllah dua soalan tadi. Pertama sekali, soalan mengenai fidyah. Apakah setelah kita bayar fidyah, perlu tak kita mengganti lagi ataupun perlu tak kita mengqadha lagi puasa? Dia pertama sekali, fidyah ni ada beberapa bahagian. Pertama sekali, dia mengenai dengan tentang orang yang tidak mampu, sama ada dia tidak mampu untuk berpuasa disebabkan keuzuran. Tak mampu ni ada dua. Satu, sama ada syar'i ataupun daripada segi jasad badan dia. Badan dia tak mampu untuk berpuasa, ataupun daripada segi syar'i. Daripada segi syar'i ni apa? Haid nifas, syarak yang tidak mengizinkan. Dia mampu untuk berpuasa, dia tahan lapar dahaga boleh, tapi syarak tak izinkan. Disebabkan apa? Haid dan nifas. Jadi haid dan nifas ini dia wajib qada puasanya. Sekiranya dia meninggal sebelum sempat untuk dia mengqada puasa, boleh digantikan dengan fidyah.
dibayarkan. Pertama sekali sepatutnya waris dia kena puasakan untuk dia, sepatutnya pada asal, tapi boleh juga dia beri pilihan untuk digantikan dengan fidyah. Okey, itu yang pertama. Bagi orang yang haid dan nifas, dia mampu tetapi syarat yang tidak izinkan. Itu pertama. Yang kedua, kita kata apa, daripada segi syarat juga, kita kata apa, puasanya dah lanjut lebih, dah lajak daripada tempoh, lebih daripada setahun. Kita Ramadan 2025, kita kena kodok. Contoh Ramadan 2024, kita ada tinggalkan puasa 10 hari. Ramadan 2024, daripada 24 sehingga Ramadan 2025 ada tempoh 360 hari, setahun. Kita wajib kodok 10 hari, sehingga masuk Ramadan 2025 kita masih tidak kodok lagi. Lepas Ramadan, masuk Ramadan 2025 dah lepas, kita wajib kodok bersamaan dengan satu fidyah. Sebab kita lebih daripada tempoh. Lebih daripada tempoh, wajib kodok, wajib fidyah, dua-dua sekali. Bukannya fidyah tanpa kodok, Jadi wajib kodok, wajib fidyah. Fidyah sebesar mana? Lebih kurang 600 gram kutil balad dipanggil, makanan setempat. Kalau kita makanan uji beras lah, lebih kurang 600 gram. Jadi lebih tempoh 1 tahun tadi, wajib kodok, wajib puasa, wajib kodok, wajib fidyah, dua sekali. Itu pertama, kita sebut orang yang syar'i, ditegah daripada syar'i, keuzuran syar'i. Yang kedua, kita kata uzur disebabkan tubuh badan dah tak mampu, disebabkan sakit. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah Taala sebut, siapa yang sakit, siapa yang musafir tidak mampu puasa, dia kena ganti pada hari yang lain. Orang sakit juga ada dua kategori. Tadi kita kata uzur syar'i, dua kategori, wajib qada tanpa fidyah, ataupun dia meninggal boleh fidyah tanpa qada, ataupun dia hidup lebih tempoh, wajib qada, wajib fidyah. Itu ada 3 kategori. Yang kedua ialah kita kata apa? Uzur segi jasad. Jasad kita tak mampu disebabkan sakit. Sakit pun ada dua, satu sakit yang mungkin sembuh, satu sakit yang kemungkinan tidak akan sembuh. Kemungkinan tidak sembuh dan kemungkinan sembuh. Kemungkinan sembuh, dia kena, pertama sekali kita kata apa? Wajib dia qada, tak boleh dia nak fidyah, wajib dia qada. Kalau dah terlajak tadi, wajib dia fidyah, wajib dia qada. Kalau dah tak, itu sakit yang kemungkinan sembuh. Contoh kemungkinan sembuh ni apa? Gastrik. Datang gastrik, dia puasa tapi tiba-tiba datang gastrik. Doktor yang mengesahkan ni, doktor, bukan kawan dia yang mengesahkan, doktor mengesahkan dia gastrik, dia kena buka, jadi dia tak boleh puasa. Ini gastrik yang betul-betul. Dia ada yang gastrik bulan Ramadan je, itu pun tak terima. Ini memang gastrik betul-betul. Ini setahun, bulan Ramadan je mesti gastrik, bulan lain sihat, bulan Ramadan itu something kan? Yang mengesahkan doktor pakar. Jadi bila kata gastrik, dia tak boleh puasa, jadi dia kena kodok puasa dia untuk akan datang. Dia kena fidyah, tak perlu fidyah sebab dia ada gastrik di situ, ada sakit, dah lebih lajak, dia akan lebih tempoh setahun, dia akan kena bayar fidyah juga. Itu yang kedua. Dan kita kata ada juga di sana pesakit-pesakit yang kemungkinan tidak sembuh. Contoh nenek atau kita yang dah tua, dah uzur, ataupun orang yang lelah, paksa pakai pam. Pakai pam ni ada khilaf pakai pam inhaler tu ada perbahasan para ahli ulama. Sebahagian ulama yang kontemporari, ulama terkini, majoriti mengatakan tak batal. Fatwa diambil daripada wilayah pun mengatakan cenderung kepada tak batal. Tapi kalau cermat, kita kata qada saja puasa. Kalau cermat, qada puasa. Kalau dia boleh qada, okey, baik. Kita kata apa? Orang yang sakit yang kemungkinan tidak sembuh, nenek atuk yang dah tua, dah uzur, dah tak boleh nak puasa. Seharian ni kalau puasa dah memang tak larat, memang akan demam, tak boleh dah. Jadi jangan diberatkan untuk puasa. Kita boleh kata dia tak pandu untuk berpuasa, dan nanti lepas Ramadan sepatutnya kena qada. Tapi dia memang qada pun dah tak boleh, memang dah tak mampu. Jadi dia ini khusus pada orang yang sedemikian, dia wajib fidyah, tak wajib qada. Jadi bayarkan sahaja fidyah harian dia berpuasa berapa, gantikan sahaja. Dan situ masalah yang kebiasaan. Dan di sana ulama kata ada masalah yang sedikit luar daripada kebiasaan, iaitu apa? Kita batalkan puasa untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Contoh, kita berpuasa,
Dan kalau kita batalkan puasa disebabkan kita wajib qada sahaja puasa dan tak perlu fidyah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Contoh, kita musafir ataupun kita penat ataupun kita tak larat, kita boleh berbuka, sakit boleh berbuka, kita wajib qada, tak perlu fidyah. Tapi kalau kita takut untuk orang lain, contoh kita kata ibu mengandung, kat sini ada perbahasan untuk ibu mengandung. Ibu mengandung dia tak larat untuk berpuasa, jadi dia risau tentang keselamatan diri dia buka dan tak ada masalah, dia kena qada sahaja puasa. Tapi dia bukan risau tentang diri dia risau tentang orang lain, dia risau tentang kandungan bayinya. Jadi dia dibenarkan untuk buka, dia sihat, dia boleh, dia kuat, tapi dia risau tentang kandungan bayinya. Jadi dia dibolehkan buka, tapi Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan dia kena bayar juga fidyah. Sebab apa? Dia buka tu bukan untuk dirinya, dia buka untuk orang lain. Sama juga macam kita tengok ada orang kelemasan dalam sungai, dalam air, dia lemas, dan kemudian kita nak terjun, nak selamatkan dia. Kita ni berpuasa, kalau kita puasa kita dah tak larat, kalau kita terjun selamatkan dia, kita puasa dengan kita lemas. Jadi sebelum tu kita minum dulu air supaya nak bagi ada tenaga. Jadi kita minum air bukan sebabkan kita nak selamatkan dia. Jadi dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i mengatakan kita puasa kena qada dan kita kena bayar fidyah. Dan pendapat mazhab lain tak ada masalah yang tu. Jadi kita sebut dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi fidyah lebih kurang di situ perbahasannya. Baik, itu soalan pertama tadi mengenai fidyah. Yang kedua tadi minyak cakapak. Baik, adakah bau hidu minyak cakapak ini batal puasa atau tidak? Kita dah sebut tadi, masuk ain, masuk sesuatu yang boleh dilihat oleh mata. Kita boleh lihat mata. Kalau tak boleh dilihat, tak ada hukum. Contoh, tak boleh dilihat ni apa? Benda-benda yang halus, debu-debu yang terbangan, debu-debu yang ada, kita tak boleh nak halang. Kita hidup terpaksa masuk, tak nampak pun benda tu, tak batal puasa. Sama juga dengan kita kata bau wangi-wangian, bau wangian, kita tak nampak, bau ni ada tapi tak nampak. Sama juga dengan minyak cakapak. Minyak cakapak kalau kita sedut, baunya kita sedut masuk, baunya masuk, tak ada air dia masuk, tak membatalkan. Tapi kalau kita titik dekat hidung ataupun kita letak, dia akan membatalkan. Kalau lah sapu dekat tepi, tak batal. Sebab sapu kat tepi dia tak masuk, yang masuk baunya. Bau masuk, tak batal. Bau tak batal. Baik, insyaAllah lebih kurang macam tu. Alhamdulillah, minyak cakapak tak batal. Ya, ada soalan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan puasa sunat Syawal, puasa enam, bercakap tentang puasa qada tadi, mana yang lebih diutamakan, lebih aula, sama ada kita qada ni ataupun boleh berniat sekali atau macam mana? Baik. Soalan yang baik. Kita ada qada tinggal puasa Ramadan, kemudian kita nak kejar puasa Syawal. Nabi sebut man soma sittan min Syawal faka'annama soma dahar. Siapa yang puasa 6 hari daripada bulan Syawal, seperti dia mendapat pahala puasa selama setahun. 6 hari yang paling afdal ialah yang paling awal. Maksudnya Syawal kedua kita dah puasa. Makin awal makin besar fadilatnya, makin lambat makin kurang sedikit fadilatnya. Dan paling awal paling afdal. Jadi sekarang kita ada tinggalkan puasa. Contoh kata ada 10 hari ataupun 5 hari kita tinggal puasa. Sekarang kita nak puasa 6, ataupun kita nak kejar puasa 6, ataupun waktu dah suntuk nanti, kita sama ada terpaksa pilih puasa 6 ataupun puasa qada. Mana satu yang kita pada asalnya paling cermat, kita qada dulu kemudian kita puasa. Itu cermat. Tapi boleh tak kita nak gabung sekali dua-dua niat, qada dengan sunat? Pada asalnya para alim ulama mengatakan tidak boleh, tapi di sana ada beberapa pendapat yang membolehkan. Antaranya fatwa daripada Al-Azhar. Fatwa daripada Azhar membolehkan kita gabung niat puasa fardu qada dengan niat puasa sunat. Sama ada puasa sunat 6, puasa sunat Isnin, ataupun puasa sunat hari putih, Isnin Khamis, ataupun puasa sunat hari putih. Boleh kita gabungkan sekali. Jadi sebab tu nanti cari waktu nak puasa 6, cari waktu-waktu yang special. Antaranya 13, 14, 15 Syawal. 3 hari itu adalah hari putih.
ataupun Isnin Khamis. Lagi-lagi kalau Isnin ataupun Khamis duduk dalam 13, 14, 15 dan kita gabung dengan puasa 6, gabung pula dengan puasa Qadar, boleh Ustaz sampai 5 kali gabung? Boleh. InsyaAllah kita akan dapat semua pahala itu. Dan pahala itu urusan Allah Ta'ala. Bila ulama memberi fatwa, khalas, panduan kita adalah alim ulama. Sebab ulama lah yang lebih mengetahui tentang apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam perbahasan hadis para sahabat, kata-kata sahabat, kata-kata salafus salih. Jadi bila ulama memfatwakan benda itu dibenarkan, khalas kita ikut pendapat ulama, boleh. Tapi kalau nak cermat, tak Ustaz, saya tak nak, saya nak cermat, saya nak qada dulu baru saya nak puasa 6, itu yang terbaik, boleh lakukan, itu yang terbaik. Adapun tak, saya nak gabung je, saya tak larat, boleh, tak ada masalah. Dalam perkara khilaf, kita berlapang dada. Mana-mana kita nak pilih pun boleh, kita berlapang dada. Ulama pesan kepada kita, nata'awanu fi mattafaqna wa tasamahu wa natasamahu fi makhtalafna. Kita bekerjasama tentang perkara-perkara yang telah kita sepakat. Kita dah sepakat puasa 6 itu sunat, puasa qada itu wajib, kita kerjasama, sama-sama tunaikan puasa 6, sama-sama tunaikan puasa wajib, dan kita berlapang dada pada perkara-perkara khilaf. Ada perkara-perkara khilaf, kita berlapang dada. Pendapat kamu, pendapatku betul di sisiku, kemungkinan salah itu ada. Pendapat kamu betul di sisi kamu, kemungkinan salah itu ada. Baik, jadi berlapang dada pada perkara yang khilaf, insyaAllah. Baik. Okey, baik. Saya tutup sesi soal jawab ini. Okey. Terima kasih kepada semua yang bertanya dan juga kepada Ustaz atas jawapan yang jelas dan bermanfaat. Okey, majlis akan diteruskan dengan penyampaian cenderamata dan sesi fotografi. Dengan segala hormat yang saya menjemput Wakil Mardi Corporation. Next session. Saya menjemput Encik Khairul Azwan sebagai wakil untuk sampaikan cenderamata kepada Ustaz. Gambar ni. Dekat sikit, nampak sikit. Okey, Nani, untuk sesi fotografi macam mana Nani? Kita nak ambil gambar ramai. Cari tu kot. Macam ni. Okey. Ustaz. Bolehlah macam itu tengah-tengah. Penuhkan tengah. Yang perempuan